Borak Hustle Life, Borak Hustle Life, podcast yang real, podcast yang hidup. Dari jalanan ke kejayaan, mari kita borak. Borak Hustle Life, kita grind setiap hari. Dari kosong sampai jadi, kejar mimpi tak berhenti. Cerita jatuh bangun, inspirasi diberi. Borak Hustle Life, suara hustler sejati. Borak Hustle Life, kita grind setiap hari. Dari kosong sampai jadi, kejar mimpi tak berhenti. Buka minda, buka jalan, peluang dicari. Borak Hustle Life, podcast generasi berani. Dulu tak nampak jalan, sekarang nampak visi. Belajar dari gagal, itu guru paling pasti. Duduk semeja kongsi cerita penuh isi. Usahawan pencipta, semua ada misi. Tak kira umur, bangsa atau latar, kalau ada usaha rezeki pasti bersinar. Dengar pengalaman, jadikan niat radar, supaya langkah kita lebih jauh dan besar. Bukan sembang kosong, bukan sekadar hype. Kami bawakan ilmu yang boleh ubah life. Setiap episode ada nilai dan insight. Borak Hustle Life, kita naik satu flight. Bila jatuh kita bangun, bila susah kita harum. Semangat takkan luntur, sampai mimpi jadi makmur. Borak Hustle Life, kita grind setiap hari. Dari kosong sampai jadi, kejar mimpi tak. Pernah rasa macam dah buntu? Hutang keliling pinggang, jalan dah tak nampak. Tapi setiap orang yang berjaya hari ni dulu pun start dari bawah. Borak Hustle. Tempat kita borak benda real. No script, no buang masa. Dari yang bankrupt sampai yang bangkit balik, semua ada kat sini. Kalau kau tengah struggle, ini podcast kau. Jom hustle sama-sama. Kau pernah rasa macam dah buntu? Hutang keliling pinggang, jalan dah tak nampak. Kita dah live? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi welcome to Borak Hustle. Ni episod ketiga. Episod ketiga. Malam ni kita ada saya nervous ni. Sangat-sangat nervous. Nak introduce kita punya host kita pada hari ini. Tapi ni waktu saya rasa momen yang sangat-sangat penting to me, dan juga saya rasa ramai yang sangat-sangat akan dapat manfaat pada malam ini. Dan lebih penting lagi adalah untuk dikongsikan seramai mungkin. Jadi sebelum saya introduce kami ucap terima kasih. Video yang tak sempat nak dikongsikan sebab konten kita lepas 2 jam kita live, dia akan potong-potong konten untuk short, reel dan sebagainya di multiple platform. Dan kita juga dah ada kita punya own channel dekat Spotify, podcast, di YouTube, di ada platform lah. Sebab kita live ni kan dia tak disebut.
sebut nanti dia terus put down pula. Kita live dekat 2 platform hari malam ni. Jadi kita tak boleh sebut lah semua platform tu, tapi kita dah ada dekat semua social media. So I hope siapa yang termiss boleh pergi full episode dekat kita punya full podcast. Dan of course saya nampak banyak feedback yang dia get a lot of inspiration. Some dapat tips daripada kita punya podcast session. Dan doakan kita dapat tarik, sebab susah juga nak ajak orang live dengan saya ni, selalu panas kan. Ramai yang tak tahan, takut nak kena, tak naklah live dengan coach nanti kan saya kena bash. Tapi the intention of Borak Asal ni adalah untuk kita bagi inspirasi pada semua hustlers. Kita ni semua sedang berusaha dan berjuang dengan pelbagai cabaran masing-masing. Jadi kita bawa speaker-speaker yang bagi kita inspiration dari segi bisnes, dari segi kesihatan, dari segi iman, dari segi seluruh kehidupan kita. Jadi moga-moga dengan perkongsian dan juga orang kata apa, sharing information yang kita buat melalui program Borak Asal ni, ramai dapat manfaat. Saya banyaklah dapat mesej-mesej yang terima kasih buat saya dapat banyak manfaat daripada session kita. Dan cuma kita cuba nak buat every week. Tapi pasal video kita banyak. So kalau kita buat every week takut tak sempat nak post video tu. Tapi tak apa, kita cuba tengok macam mana. Tapi insya-Allah macam kami ni, kita bukan buat ni sebagai our full time. This is basically memang our contribution. Host tak dibayar kan, kita pun tak ada monetize apa-apa daripada program ni kan. So it's more of our contribution to the society. But of course untuk host yang datang dia dapat content jugalah. So kita dapat create like almost 100 clips videos daripada session ni. Jadi ni nak encourage ada people to come. Boleh jugalah join Borak Asal punya podcast, live podcast. Dan konsep kita ataupun naratif kita guna konsep live podcast supaya dia unscripted. So maknanya host kita tak bagi soalan. Kita tak bagi soalan, kita terus tanya dia on the spot dan dia pun jawab apa yang ada dalam hati dia. Jadi cuma bila doktor ni kita tahulah kan, kalau salah cakap kan ada masalah pula kan. Jadi tapi untuk doktor yang kita bawa pada malam ni kebetulan bukan dirancang. Dan yang pertama Dr. Kam daripada Terengganu, kebetulan kita punya second host pun daripada Terengganu juga. Jadi saya without further ado, malam ni bukan malam saya, malam ni saya cuma tanya soalan saja. Kita nak bawa our guest host kita, iaitu Dr. Razin. Ini orang kata apa, Sifu lah kan. Kalau saya panggil Sifu ataupun founder restorative medicine in Malaysia. Dia saya tak nak introduce sebab dia kena introduce diri dia sendiri. So doktor, untuk orang yang tak kenal doktor, sebab orang yang dah kenal tu ramai je kan yang dah kenal. Yang orang yang tak kenal doktor kan, kata siapa Dr. Razin ni? Kalau in 60 second, siapa Dr. Razin? Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telah. Terima kasih banyak pada coach kerana jemput saya untuk hadir dalam Borak Asal ni. Memang last minute lah coach. Kebetulan doktor hantar mesej pagi tu, saya terus tanya terus. Terus aturan Allah lah tu. Benar. Dan kita bagi decision pun I think split of second je. Betul. On je. Betul. Itulah orang kata apa, selama ni saya bekerja macam tu lah. Ikut gerak hati, rasa nak buat apa yang rasa selesa, rasa macam aman, tenang. Itulah kehidupan yang kita nak jalani. Dan bertapak daripada ini juga terciptanya apa yang topik yang saya pakai ni, Green Zone ni pun adalah salah satu aspirasi besar untuk umat, di mana kita nak bawa orang kepada apa yang saya selalu canangkan, merdeka ubat dan penyakit. Suatu benda yang orang kadang-kadang tak apa seronok, boleh ke orang merdeka penyakit ni boleh ke kita tak sakit? Jadi selalunya saya tanya kenapa nak kena sakit? Kenapa kita kena sakit? Adakah sakit itu sebahagian daripada benda yang wajib dalam kehidupan kita atau pemilihan kita? Jadi hopefully dalam masa yang singkat ni, jam 2 ni, kita bolehlah bercerita sikit sebanyak
macam mana nak cipta, nak karang, nak design hidup kita supaya mendapat apa yang kita panggil hayatan thayyibah tu. Hayatan thayyibah dan juga melalui jalan halal dan thayyibah. InsyaAllah. Doktor, saya terus soalan. Soalan dia kira basically semua orang yang berada dalam keadaan state of sakit. Kan, diabetik, penyakit tiga serangkai, kanser, darah tinggi. Ada hope lagi ke doktor? Sebab ramai yang rasa macam itulah takdir mereka. Mereka dah dalam konteks orang yang beriman ni, mereka kata mereka dah redha. Itu adalah ujian pada mereka. Jadi bila dia dengar ada orang kata boleh sembuh semua penyakit, ada dia dengar juga hadis tu. Tapi dia pegang saya dah redha dah. Mungkin ini takdir saya penyakit macam ni. Orang ada diabetik, orang ada kidney failure, kanser, macam-macam stage. Ada harapan ke doktor? Soalan yang sangat baik dan saya pun nak jawab soalan yang begitu besar tu. Mana ini dilema WHO pun. Bukan saya punya dilema aje sampai sekarang pun tak dapat jawapan lagi. Jadi mungkin saya kena elaborate sikit dengan lebih panjang supaya dapat konteks yang baik Bolehkah kita sembuh daripada penyakit yang disebutkan oleh Coach tadi tu? Pertamanya ini pendapat saya, boleh je orang tak setuju. Saya percaya bahawa dalam badan kita ni tak ada jin untuk buat penyakit. Tak ada Tak ada. Itu pendapat saya. Kalau ada orang jumpa jin macam-macam lah, BRCA 1, BRCA 2, breast cancer 1 and 2, yang orang kata apa ni onkojin untuk kanser, itu pendapat dia, bukan pendapat saya. Itu yang kamu jumpa, tapi apa pendapat kamu boleh jadi betul atau salah. Betul. Yang kamu jumpa, saya namakan dia kebenaran. Elok atau tidak, jahat atau baik, itu pendapat. We can be, orang kata apa, disagree on that. Jadi saya berpendapat bahawa dalam badan kita tak ada jin untuk buat penyakit. Yang ada hanya jin untuk orang sehat sahaja. Sebab badan kita ni saya percaya tidak dicipta untuk bunuh diri. Kalau ada satu kanser nak bunuh orang tu macam kurang fitrah sikit. Kan bunuh diri kan haram. Saya boleh bagi contoh sikit lah. Bila satu orang isap rokok, katalah isap rokok, budak umur 12 kan. Jarang orang isap rokok umur 40 Start awal juga Coach Betul. 12. 2-3 minggu pertama mereka isap rokok ni, apa jadi? Batuk tak? Batuk kan? Betul. Bagus tak batuk? Tak bagus kan patutnya. Tak bagus batuk. Jadi bagusnya kalau boleh isap rokok dan tak batuk. tak betul. Tak betul juga kan? Jadi kalau batuk, maknanya badan kata tak baguslah tu. Bagus tak? Baguslah batuk tu. Jadi adakah batuk tu satu penyakit atau satu sistem mempertahankan diri? Itu yang saya beritahu tu, batuk pada setengah orang adalah jin penyakit, pada saya jin penyelamat. Betul. So we can differ on that. How we look into the issue. Itu baru satu contoh kecil Betul. Kemudian samalah sakit orat ke, gula naik ke, adakah itu satu penyakit atau itu satu signal? Kencing manis tinggi, kencing kerap 20 kali satu malam, kebah kaki tangan, mata kelabu. Adakah dia sakit mata kelabu, retinopathy, diabetik, ataupun dia satu signal kepada masalah yang lebih dalam yang berpunca daripada kamu sendiri punya hal. Yang bawa penyakit itu siapa? Sebab tu saya beritahu penyakit ni boleh dicipta. Boleh tak orang cipta penyakit? Awak tak boleh. Contohnya saya ni ada kencing manis, dalam family ada jin, ataupun ada sejarah keluarga lah. Kencing manis darah tinggi. Jadi saya baru umur 20, belum ada lagi. Doktor akan tanya, nak tak awal sikit ke? Macam rekod. Mak ayah kena umur 40. Jom kita umur 20 kena. Kenapa tak boleh juga? Buatlah benda yang kehidupan diabetik. Pagi-pagi tidur, jangan tidur malam supaya kortisol naik, supaya badan sentiasa beritahu engkau ni dalam war mode. Bila badan dalam war mode, gula kenalah naik. Pasal nak perang, mesti gula naik. Takkanlah masa badan nak berperang, gula kena rendah. Betul. Itu bagus tak naik tu? Baguslah. Jadi kan sakit, yang kau tidur lambat kenapa? Itu pilihan siapa?
patutnya tidur awal, bangun awal. Engkau tidur lambat, tak bangun. Jadi kebanyakan daripada penyakit ini adalah pilihan kita. Cimani, darah tinggi, kanser. Dan setelah begitu lama dalam dunia menyawat sakit kronik ni, tak adalah ramai doktor pun bukan muda lagi, umur 63 dah kerja lebih kurang 38 tahun. Dah tengok orang sakit pun tak banyak mana, lebih kurang 1 juta orang. InsyaAllah. Okay, along my life. Berapa puluh tahun tu, doktor? Berapa puluh tahun tu? 38 years. 38 years. 38 years. Masya Allah. Ya, jadi dah nampak sangat orang sakit kanser, buat apa pun. Rawatan herba ke, rawatan moden ke, nampak dah hujung ni kat mana tu. Sembuh sekejap, relax balik, pergi rawat tawaran kedua, lepas tu doktor pun refer sana sini. Dan tak ada orang cerita tentang kenapa aku sakit pada awalnya, kenapa ni aku kena kanser ni, kat mana benda tu silap tu. The root cause. The root cause. Dan doktor pula berpendapat tadi bahawa badan manusia tak ada jin untuk buat penyakit. Kenapa kena pula? Apakah benda yang bengkak kat bawah dada tu? Ataupun di mana-mana? Jadi di situlah proses pembelajaran baru yang kita kena buat. Yang paling memedihkan adalah proses pelajaran pertama yang saya selalu beritahu apa? The process of unlearning. Buang ilmu lama. Dan buang ilmu lama ni saya selalu beritahu the sad truth of human being. Manusia ni memang ada satu sifat, dia suka jadi hamba lebih daripada merdeka. Kenapa jadi begitu? Kenapa saya nampak begitu? Sebab jadi hamba ni senang. Easy. The easy way is ikut je apa orang cakap. Kalau orang cakap macam ni, ikut. Tak payah fikir. Untuk jadi orang yang merdeka, sakit kepala sikit, kena fikir. Tapi dia akan dapat satu ketenangan, kemerdekaan yang Allah je yang tahu. Kita je yang tahu betapa seronoknya hidup macam tu. Jadi proses untuk merdeka ubat dan penyakit ni, pertama kena lalu proses unlearning. Berani tak lepaskan benda lama hak kita percaya tu. Dan melihat dengan ilmu baru. Ilmu baru ni bukan ilmu yang Dr. Razin cipta atau siapa cipta. Ilmu yang sudah ada dalam badan. Ilmu fitrah namanya. I call it the fitrah-based medicine. Minum air banyak mana, nak makan banyak mana, bila kena makan, makanan apa yang kita kena makan. Jadi saya cuba bawa orang daripada ideologi, pasal ideologi boleh salah, kepada biologi. Biologi maknanya sifat manusia yang Allah cipta. Biologi adalah kebenaran. Ideologi adalah pendapat. Mungkin tahun ni carnivore punya session. 2-3 tahun lagi plant based. Lepas tu IF. Lepas tu ini pula. Itu dipanggil ideologi. Kita tak nak benda yang sementara macam ni. Kita nak benda yang agak kekal, yang fitrah, yang boleh diamalkan oleh sebanyak mungkin manusia seluruh alam dengan belajar biologi. Perkara simple begitu kos. Jadi insya-Allah penyakit ni ada obatnya, insya-Allah, kecuali maut. Jadi yang paling penting adalah kepada semua yang tengah sakit. Kan? Dia ada dua golongan ni, doktor. Baik. Satu golongan yang tengah sakit. Yang sebelum ni saya panggil salah faham redha. Salah faham redha. Redha ni kan kita terima ketentuan. Baik. Tapi selagi nyawa belum dikerongkong, dia kata kan. Baik. Maksudnya ketentuannya belum habis lagi. Rezeki you belum habis, keputusan Allah pada you belum habis lagi. Maknanya you masih lagi boleh berusaha. Jadi kalau kita salah konsep redha ni, kita dah terima dah, tak buat apa dah. Padahal dia boleh repair lagi. Yang macam doktor kata tadi, setiap penyakit ada ubat dia. Bukan doktor kata, Nabi kata. Yeah. Nabi kata, cuma we just need to find the right knowledge and guidance. Yang ni yang doktor akan sharekan. Baik. Okey doktor, kita nak pergi personal sikit. You pernah jadi pengarah perubatan hospital daerah Kemaman. Dapat poin tu ya. Cerita lama. Jumpa ya. AI ada semua kan. Kan? Jawatan dah kira besar lah tu kan. Gaji definitely lah doktor kan. And then you tinggalkan semua tu, then you went to Jerman. Kan? You went to Jerman. Apa yang you nampak dekat sana yang you tak nampak dekat Malaysia? Dan what happened? Yang balik tu macam dah jadi orang lain. Baik satu pencarian yang saya pun terkejut Coach dapat benda tu. Betul lah tu. Lepas doktor jadi houseman dekat Hospital Terengganu,
pindah jadi MO. Jadi MO in charge kat situ. 2 tahun. Lepas tu resign. Kemudian buka GP sama kawan-kawan. Pada masa tu ada dah sifat aku kata apa, nak kata rebellious pun tak juga. Jenis tak puas hati kenapa tak baik Kenapa lepas baik kena baik lagi? Kenapa lepas satu obat dalam 2 tahun tambah obat baru? What happened? I think the turning point satunya adalah masa salah seorang daripada aunty saya kena jaundice mata kuning. Umur masa tu 50 something dia. Kemudian got admitted. That was 1988, ada orang belum beranak lagi masa tu kot. 89. Jadi dia orang pun masa tu CT scan pun tak ada ultrasound saja. Jadi akhirnya dia orang buat diagnosis liver cancer Ada ultrasound, ada lobule macam coin lesion dekat liver dia banyak. Selalunya coin lesion ni duduk dekat paru-paru, tapi ni dekat liver. Jadi 15 hari duduk di hospital tu, dia punya condition tu deteriorate very fast sampai hampir macam nak nazak, tapi mata boleh buka lagi. Dr. Jamil pada masa tu, bos saya, beritahu Zain, kita hanya ada option satu je, buat bypass. Bypass maknanya supaya mata dia tak kuning, kita buat satu pembadahan, larikan bilirubin tu supaya mata tak kuning, bukan sembuh penyakit pun. Jadi the whole family tak setuju pasal nampak dah teruk sangat. Kecuali seorang hak nak buat. You lah. Iaitu pesakit sendiri. Sakit. I pun tak setuju. Ya. Teruk sangat dah ni. Kalau buat pun bukan buat sembuh penyakit. Buat nak alihkan Tak kuning. kan? Kuning baik. Kuning kan cantik. Kuning dengan tak kuning apa bezanya? Ada prognosis is still the same. Tapi pesakit jenis nak ni, dia nak sign tapi tak sempat nak sign. Dia macam dah tak sedar. Jadi pada malam tu juga bawa balik. Pada masa tu saya dah jadi houseman lagi. Saya dah mula baca buku pelajaran. Minat saya pertama pada homopati. That was berapa tahun dulu, 30 tahun dulu. Pasal itulah benda yang kata viral. Saya pun kata mudah nak baca. So I start studying. Tengok satu obat nama dia arsenik. Arsenik bukan racun ke? Tapi dalam perubatan homopati dia kata apa? Like cures like. Similia similibus curantus katanya. Jadi benda yang sama, racun yang kalau kita beri pada satu orang boleh menyebabkan simptom kanser, mata kuning, hepatitis. Tapi kalau kita ambil racun tu, kita homopatikan racun itu dan beri pada pesakit ni, dia mungkin boleh merawat features yang sama. In a nutshell lah homopati dalam masa 1 minit lah doktor cerita ni. Jadi doktor pun tengok sepadan dengan benda ni. Doktor pun mula call few friends, homeopathic friend. Lupa dah nama doktor tu. Kata, you ada ubat ni? Ada dok. Saya nak beli. You nak nombor berapa? Allah, aku tak belajar lagi buat nombor. Baru belajar buat nama. Tapi tak naklah tunjuk bodoh kan. Selalunya kita punya escape answer. Berapa hang ada? Dok, saya ada yang 30 dengan 200. Baik, 30 dah dulu. So, belajar dah satu benda baru daripada doktor tu bawa 30. So, ambil lah 1 bottle of homeopathic globule. Bawa bagi pada aunty saya ni. Suap dalam mulut dia. That was I think 8 PM. Saya pun balik lah. Esok nak kerja. Balik tu dengan niat tu, bukan niat lah apa, dengan fikiran kok ada berita dah meninggal ke apa ke. Dekat subuh tak ada berita. Saya pun call, apa jadi pada Mak Teh? Zain, dia dah sober dah, dia dah macam dah tak gasping dah. Ya betul. Mata dah terbuka je. Saya lah terus bekerja, naik motosikal, bekerja, tengok. I know I call it, masa tu saya buat belajar tenaga hayat. Tenaga hayat orang yang nak meninggal dengan tenaga hayat orang sihat ni lain. We can feel the energy. Masa tu dah rasa, oh this is the energy sebelum dengan selepas. Jadi from there saya beri medicine, kemudian saya ambil belajar lagi nutrition. Pada masa tu viral multi level
suplemen saya bantai semua. Yalah, Beri apa yang ada. Yalah. Jadi from there baru saya nampak rupa-rupanya penyakit yang teruk macam ni pun ada ubat dia. Just to mention to everyone, fast forward 20 tahun lepas tu, I think 2 tahun lepas baru meninggal. At the age of 70 plus. Masya-Allah. Ya. Jadi di situlah menyebabkan saya macam subhanallah. Rupa-rupanya dalam-dalam kita rasa aku tahu, banyak lagi aku tak tahu. From there onward saya mula mencari. Kemudian biasalah Google dan sebagainya. Jumpa kawan dekat Germany, ada satu ustaz dekat Germany, keep in touch, bawa saya ke sana. Kemudian di Germany ni Krankenhaus Landho namanya. Krankenhaus tu rumah sakit. Dekat sana tu kalau klinik tu actually super hospital dah. Tapi klinik very humble lah. Kita kat sini medical center super specialist center, kat sana tak ada. Klinik. Tapi klinik duduk atas bukit 5 bintang punya, subhanallah, ada 200 katil. I think most of the doctor kat situ are specialist. Tapi dalam bidang integratif. Ada surgeon, ada dewan bedah, tapi mereka juga mengamal segala yang pada kita hari ni fast forward 30 tahun ni masih tak akui lagi sebagai sesuatu yang boleh dipakai dengan selamat untuk orang. Macam mana? Ya, undang-undang kan? Kita ikutlah dulu buat masa ni. Jadi from there semangat saya datang, dan dalam pada itu pun saya cuba sendiri. Apa yang saya belajar tu saya cuba sendiri. Perkenalan saya pertama dalam nutritional punya approach ni adalah vegetarianism, plant based. Saya minat sangat pada masa tu, sehingga saya jadi vegan untuk setahun. Makan sayur, wife saya boleh testimoni, makan sayur, bukan sayur aja, mentah lagi, tak usah banyak mayo dan sebagainya. Kemudian tak tahan, lose weight but doesn't feel good, itu je. Tak sustainable. Tak sustainable, badan terpaksa sikit lah, macam aku kena buat. It's not something yang aku fitrah saya, tapi dah otak kata macam tu. Masa tu otak override hati tau. Walaupun hati kata tak apa pun, tapi tak apalah, kan semua orang kata betul, mesti betul. Kalau orang kata mesti betul. Saya dah lupa diri saya pun betul juga. Tapi kita kata aku tak pandai ni, orang lain lebih pandai, jadi kita ikut orang. Then I convert jadi fruitarian, makan buah saja selama 4 bulan. Seronok sikit makan buah pada sayur. Warna-warni harum, ada pelangi, kita baca banyak vitamin dan sebagainya. Satu je bab saya lupa, gula pun ada. Saya hanya nampak apa yang saya nak tengok. Saya tak nampak benda yang lebih jelas. Jadi dan bila ada some problem with that, kita salahkan pesakit. This mesti betul. Kan dia ideologi yang baik. Rupa-rupanya pesakitlah yang baik, yang benar. Di situ saya juga bukan pada masa tu, many years after, barulah saya nampak setiap manusia yang Allah Ta'ala cipta ni sangat unik. Mereka akan sesuai dengan apa yang mereka sesuai sahaja. Apa yang kita patut buat adalah kita kena kenal pesakit dan tengok apa yang fitrah dengan mereka. Di situlah datang ilmu-ilmu baru yang insya-Allah yang saya hopefully ada masa kita akan kembangkan sikit. Green zone, restorative medicine, puasa, elimination, pillars of health. Kalau boleh kita cubalah elaborate sikit sebanyak, insya-Allah. Masya-Allah. Dia dengan doktor, kalau cerita dia mesti bersambung-sambung kan. Tapi dia memang, because the next question memang terus kat situ, doktor. Kan? So dia I think the challenge for most of us, kita dah being conditioned. Macam doktor sebut tadi kan, belajar biologi. Maksudnya kita semua belajar biologi. Mana ada budak yang tak pergi sekolah, daripada sekolah menengah kita ambil SPM, daripada tingkatan 1 pun dah belajar biologi dah. Sampai habis SPM belajar biologi. Tapi belajar biologi kat sekolah, tak faham apa pun keperluan dalam badan kita. Jadi kita tak faham macam mana the real biology, how our body works. Because of that, kita buang masa 5 tahun belajar sains yang tak ada manfaat pada kita. Tak boleh guna. Jadi yang ni yang antara isu besar lah. Jadi doktor, terus kepada kita punya, I think one of your biggest topic lah kan.
Kalau orang tak pernah dengar, saya belum boleh dengar pun Eli and Po. Apa benda ni Eli and Po? Ingat apa Eli and elephant ke? Kan? Apa yang Po ni kan? So jadi doktor terangkan apa kepada orang yang tak pernah kenal you ni. Dia tak pernah dengar. Mereka yang especially dua golongan, saya sebut banyak kali, this particular episode Borak Asal ni fokus kepada dua golongan. Satu, orang tengah sakit, whatever you punya penyakit. Kedua, orang yang belum sakit dan nak kekal tak sakit. Nak kekal sihat sampai ajal menanti. Sampai ajal ni, sebab ajal ni bila-bila masa. Allah nak decide, Allah boleh panggil. Tapi macam mana kita nak hidup, nak sihat, itu doktor punya expertise. Kan? Jadi doktor, explain what is Eli and Po. Baik. Begini sebelum kita jawab Eli and Po, kita nak cerita macam mana datangnya Eli and Po tu. The birth of Eli and Po. Kalau boleh seronok juga Ya, betul. So dia berbalik kepada isu penyakit dan longevity bab kita longevity hustle bab penyakit ni bila kita kata engkau diabetes, maka kan ada nombor, ada angka 3.9 hingga 7.2 adalah the range. Jaranglah orang tanya siapa buat range tu. Siapa yang buat range tu? 3.9. Jadi kalau 3 dah hypo ke? Kalau 9 dah diabetes ke? Jadi setelah ada orang kata apa, that number yang dipersetujui oleh segolongan orang, bukan semua. Saya berani kata dalam dunia ni ada orang yang saya panggil the blue zone people yang coach beritahu tadi tu. Mungkin you explain sikit blue zone ni adalah 5 tempat yang dah didesignated sebagai tempat orang paling panjang umur dalam dunia. 3 adalah pulau, 2 lagi tanah daratan di Okinawa, Jepun, Sardinia, Itali, Ikaria, Greece. Ikaria dengan Sardinia tu duduk dekat Mediterranean Basin tu. Loma Linda dekat California, satu lagi Nihoya, Costa Rica. Jadi kita ambil dekat pulau dulu. 3 dia adalah islander. Dan ada banyak buku-buku yang cerita tentang Okinawan diet. Dan bila saya baca buku tu dulu dengan sekarang lain. Buku yang sama, bila kita mula belajar lagi tentang kebenaran sebenar, I call it the scientific discovery. Scientific discovery ni maknanya bila ada sesuatu penyakit, kita ukur dan kita nampak satu benda, kita panggil discovery. Contohnya ada orang kena stroke, ada kolesterol dekat kepala dia atau dalam darah dia. Kita pun kaitkan kolesterol dengan stroke. Kita tak pernah tanya kolesterol tu oleh kerana kebetulan terjumpa dalam keadaan stroke, adakah dia penyelamat atau pembawa mudarat? Most akan mengambil jalan mudah. Inilah mudarat. Kenapa jadi begitu? Kerana ada obat untuk turunkan dia. Itu satu cerita lagi di sebaliknya. Tidak pernahlah kita terfikir kok pasal dia stroke lah kolesterol datang nak baiki tempat tu. Tak pernahlah kita terfikir. Sebab apa? Kalau kolesterol tu jadi penyelamat, aku nak jual apa? Nampak tak? Jadi proses unlearning ni lah yang agak memeritkan, tapi itulah rahsia kita nak healthy longevity-nya kalau kita berani untuk berfikir sendiri. Jadi orang-orang blue zone ni, umur 90, 100, 110 ni yang masih berjoget kat padang ni, mereka tak kenal paras T3, T4 berapa, paras magnesium, vitamin D berapa. Mereka juga duduk di satu pulau, bukan semuanya makan seafood pun sebab pulau tu besar. Tak adalah semuanya duduk tepi pantai. Kalau mereka tu duduk dekat gunung kat atas, taklah jumpa ikan hari-hari. Jadi nak kata mereka makan ikan pun hidup juga. So mereka makan apa yang ada dekat dengan mereka, tapi yang pasti mereka ada satu pattern. Pattern tu adalah gaya hidup. Yang kita panggil kalau bahasa Jepun tu ikigai, ataupun the purpose of life, ataupun cara hidup, di mana boleh dikatakan siapa saja yang duduk kat situ ada pattern tersendiri. Pattern itu satunya good communication, good social responsibility, good circle. Ada apa yang mereka panggil MOAI, MOAI.
MOI ni adalah rakan-rakan yang bersama dengan mereka daripada umur 30 sampai umur 80. Kira WhatsApp group mereka lah. Ya? Tapi tak besar. Masalah besar dia jadi toxic. 4-5 orang je yang akan bertanya khabar setiap hari, how are you? So that kalau ada sakit, cepat orang sambut. Something like that. So dia orang tidur awal, bangun awal, dia orang parti-parti tiap-tiap minggu. They are a very happy bunch of people. Mereka makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Daripada konsep hara hachibu namanya. Berhenti sebelum kenyang yang Nabi dah ajar begitu lama. Cuma bila Jepun ajar ni, kita nak lah. Kita laju sikit lah. Bila Rasulullah cakap ni, kita macam gaya sikit lah kan. Jepun kan, Toyota ke apa, Lexus kan. Jadi macam tu kita ni kurang menghargai apa yang nikmat yang Allah dah beri pada kita. Jadi kerja saya, alhamdulillah, ini ilham yang Allah berilah. Saya kaji patternnya. Apa pattern tu? Dan oleh kerana tak berapa masuk akal lah kalau orang rasa nak usia 90-100 pindah ke Okinawa, harus dipergalaunya kita ramai-ramai. Maka apa yang masuk akalnya adalah kenapa tidak kalau saya ambil pattern tadi, saya import ke sini dan ekspor ke satu dunia. Itu yang saya panggil POH tu, Pillars of Faith, ada 8 perkara sebenarnya. Dan semua Pillars of Faith ni akan berhubung dengan ELI. ELI maknanya buang dulu. Eliminate. Sebab masalah kita sekarang ni, orang kata krisis kesihatan kita ni bukan krisis kesihatan sebab tak cukup makan. Lebih makan. Our crisis is a crisis of abundance rather than scarcity. Kita dah terlebih. Bila terlebih, mood badan kita ni dah bila banyak harta, mood kita timbun harta lah. Besarkan bank account, beli rumah banyak-banyak, beli tanah banyak-banyak, pasang apa banyak-banyak, pasal dah masuk banyak. Jadi akhirnya tak sedar bahawa itu bawa mudarat. Jadi apa yang saya cuba introduce adalah langkah awal semua orang sakit itu yang sekarang yang dengar sakit apa sekalipun, langkah nombor 1 adalah bukan addition, tetapi elimination. Elimination. Saya ada pernah cerita satu dipanggil the line of health. Bila orang tu sakit, kata kalau 1/10 tu sakit teruk, 10/10 tu optimum health. Dia sakit cimane, kebah kaki, luka dan sebagainya kan. So katakan dia punya markah tu saya bagi 4/10 lah sakit. Dan datanglah satu orang, cik ambillah suplemen ni, moringa ke suplemen ni, whatever lah. Dia pun makan. Bila makan, alhamdulillah, luka baik. Luka baik. Jadi alhamdulillah kerana benda ni lah aku baik. Dia tak sedar sebenarnya dia sembuh bukan kerana benda tu. Dia sembuh kerana bersama benda tu dia dah tak makan pagi. Minum air manis dah tidak. Dia nampak yang dibuat, dia tak nampak yang ditinggalkan. Sebab yang nampak yang dibuat ni lebih nyata, yang ditinggalkan tak nyata. Jadi kecenderungan sifat manusia ni nak tengok benda yang mudah, yang nampak. Apalagi ada kotak. Berpuasa kotak apa? Ya, meninggalkan tak ada makna, tak nampak. Tapi itulah kebenaran dan kebesarannya. Jadi sebenarnya mereka sembuh tu not so much of pasal mereka ambil benda baru. Mereka tinggal yang salah. Jadi sebab tu semua proses penyembuhan penyakit bermula dengan tolong kenal pasti nak tinggal apa. Dan nak tinggal tu bukan nak tinggal makan je. Nak tinggal circle orang toksik, nak tinggal tempat kerja yang banyak toksik, nak tinggalkan tempat tidur, nak tinggalkan rumah ni duduk pada rumah yang lebih baik, lebih cahaya dan sebagainya. Allah alam lah, macam-macam lah tu ya. Tapi pertamanya identify penyebab dan tinggal dulu. Lagi banyak you boleh tinggal, lagi hampir kita pada penyembuhan. Selagi kita tak dapat nak belajar tinggal dan seronok mengambil, maka sukar untuk kita dapat apa yang kita panggil longevity hasil ni. Sebab orang-orang yang di sana yang sudah terbukti, yang saya namakan the real world data, benda ni tak termasuklah dalam buku scientific journal. Scientific journal ni suka kaji obat baru.
ubat baru yang nak ditry, nampak berjaya sekejap, tapi adakah dia selamat jangka panjang, kita tak tahu. Tapi yang barang pasti adalah orang di Okinawa dah hidup sampai 100 tahun. Jadi itu kebenaran yang kita tak boleh orang kata nafikan. But not only that, saya juga mengkaji, selain daripada orang panjang umur, dalam dunia ini ada lebih kurang 201 negara, saya juga kaji negara yang paling pendek umur. Kalau ikut rekod dalam dunia sekarang ni, Monaco, Itali, umurnya 88 tahun. Di chart ataupun Nigeria, dekat belah-belah Afrika sana tu, purata lifespan negara tu 55. 55 tu macam kira wagemah yang qalu inna lah tu. Kira time to say goodbye lah. Jadi 30 tahun masa duduk atas bumi yang sama, dapat cahaya matahari yang sama, tetapi beza 30 tahun usia gap tu bukan sesuatu yang kecil. Jadi di samping belajar rahsia panjang umur, alhamdulillah saya juga berpeluang belajar rahsia pendek umur. Kita tinggalkan yang bahaya pendek umur ni, menuju panjang umur, insya-Allah, ya. Situlah datang Ellie, kita kena tinggal, dan POH tu ataupun Pillars of Health tu yang terdiri daripada kita relearn about diet. Relearn about diet yang menghala kepada biologi more than ideology. Jangan pegang pada sesuatu ideologi, sebab orang Okinawa sendiri beritahu, I belong to where I am. Mana yang duduk dalam hutan, makanlah cara dia. Tapi mereka semua alhamdulillah panjang umur belaka. Dan yang kedua, kita belajar berbagai jenis puasa. Kalau orang kata semua penyakit ada ubat, dalam otak kita semua penyakit ada ubat. Kita pun tengok dalam kepala kita nampak apa? Nampak botol ubat. Kita dah nampak puasa pun ubat. Nampak farmasi je. Nampak farmasi je. Pasal itu dah doktrin kita. Itulah yang kita dicadangkan setiap hari. Ubat, mesti ada ubat. Puasa bukan ubat ke? Kena cari MLM lah. Ya. Jadi tak adalah saya kata benda itu salah, tapi itu datang kemuliaan. Itu hanya macam solid yang kecil saja, bukan foundation. Foundation untuk sihat lebih besar daripada itu. Dan kita belajar stress management, belajar sunbathing, belajar tidur awal, belajar senaman, dan juga kita belajar apa suplemen yang basic yang kita perlukan dalam zaman makanan tidak berkualiti ini. Dan yang ke-8 itu dipanggil biohacking. Dan juga insya-Allah kalau ada peluang kita cerita, insya-Allah. Masya-Allah. Baik. Doktor, satu. Baik. Jika kita pilih dalam banyak-banyak Ellie, if you were to leave our audience tonight kan, dengan satu benda yang banyak lah, tapi kan dia banyak punca dia. If you just one advice to everyone yang tengok video ni, this clip ni, apa satu yang diorang kena eliminate? Seboleh-bolehnya cubalah eliminate. Soalan sukar tu. Tapi saya nak jawab pun tak bolehlah jawab pakai akal saya. Kena ada asas juga. Betul. Dan asas tu kena apa? Kena Quran centric. Why? Baru selamat. Betul. Kalau boleh je pakai pendapat kita, tapi kurang selamat lagi. Ada rasa macam ya ke ni? Kan boleh kan goyah nanti penggangan tu. Jadi cerita pasal diet sikitlah. Ada orang kata makan pagi bagus. Ada orang kata tak boleh makan pagi, kena buat IF, start makan pukul 12 sampai pukul 6. Jadi yang kata bagus, yang kata tak bagus, semua profesor. Bukan orang jalan-jalan, semua pakar. Semua nak pakai yang mana? So kan kita dah ada asas, bila kamu berselisih atas satu hal, kembali pada Quran dan hadis. Tapi dalam Quran ada ke cerita pasal makan pagi, makan tengah hari, makan petang? Agaknya ada tak? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar ya. Mungkin kita kata tak pernah dengar, atau mungkin kita tak nampak. Tak perasan. Dia ada dalam Ramadan. Ramadan adakah asing untuk kita? Ramadan tak asing. Kalau bukan Ramadan pun puasa. So apakah dia puasa? Puasa adalah reset waktu makan. Betul tak? Betul. Kalau dulu kita makan ikut kita, sekarang kita makan ikut puasa. So puasa ada pagi dan ada sahur dan ada berbuka. Saya selalu tanya, mana yang lebih penting? Sahur atau berbuka? Berbuka. Ada orang kata, "Dok, saya tak boleh kalau tak sahur, Dok. Mati aku tak boleh buat kerja nanti." Tapi pernah tak orang yang kata tadi tu, aku tak boleh tak sahur, pernah tak sahur?
Ada je. Mesti ada. Ada yang terkejut lah. Terlepas tempat minum air kosong je kan. Adakah tak puasa kerana tak bersahur? Boleh puasa. Hidup tak? Okey, Hidup je. Ha. Pernah dengar orang tak berbuka? Tak ada. Tak pernah yang orang teruk macam mana apa? Syak berebut. On time. On time. Jadi Before kalau time. Before time. Before time dia dah tunggu. Okey. Jadi di antara sahur dengan berbuka, maka tentulah berbuka lebih nampak fitrah atau foundational dalam kehidupan manusia. Right. Mana antara makan pagi dengan makan petang mana lebih penting? Makan petang lah. Kerana puasa begitu. Kalau soalannya ni, Dok, makan pagi makan petang mana penting? Lihat Ramadan lah. Kenapa Ramadan tak dijadikan pelajaran untuk kita? Namun ada satu lagi benda yang lebih besar yang Coach tanya tadi, nak tinggal apa? Ya? Kalau dalam kehidupan kita macam kita puasa Senin Khamis, at least 5 hari makan. So macam mana saya nak ambil amalan bulan puasa ni keluar daripada bulan puasa ke bulan tak puasa? Kan kita belajar dulu hakikat sesuatu amal tu bawa sifat amal keluar daripada amalan tadi. Sifat dalam solat. Kalau dalam solat kita jaga mulut, jaga mata, jaga langkah, jaga tertib. Luar solat kalau boleh macam tu lah. Mulut jagalah sikit, jangan laser sangat. Mata tengoklah benda yang betul-betul, yang halal. Ya. Kaki tangan bergerak pada yang benar. Kalaulah kita boleh bawa amalan ni keluar solat, alangkah bahagianya kita. Kenapa tidak boleh kita bawa amalan puasa keluar bulan puasa? Dalam puasa, apa amalan kita? Kita bawa keluar bulan puasa. So, berbalik kepada makan, dalam keadaan bulan tak puasa, kita ada apa? Pagi, breakfast, lunch dan dinner. Mana nak kena tinggal agaknya? Breakfast definitely lah. Baik. So, di dalam dunia ini, di bulan puasa, orang Islam ada 2 bilion lebih kurang. Population dunia 8.2, orang Islam 2 bilion. Out of 2 bilion ni saya bagilah 60% puasa, yang lain tu kanak-kanak, orang tua sakit, ngandung dan sebagainya kan. Saya bagilah 1.60 kali itu 1.2 1.4 bilion berpuasa setiap tahun tanpa pemantauan. Orang kata apa, kalaulah puasa ni satu scientific research, siapalah boleh puasa 1.2 bilion research sekarang ni pun satu kepala $4,000 US. Mana kalau melibatkan 1,000 orang 4 juta US. Kalau you buat study melibatkan 1,000 orang, orang panggil small scale study. Kalau 10,000 orang pun kecil, pun dah 40 juta US, bukan 200 juta ringgit. Siapa nak bagi ni? Kerajaan nak bagi. Kerajaan mana ada duit nak buat sponsor benda-benda study ni? Mesti industri. Dah kalau industri bagi $40 million US, tak nak return ke? Something like that. Ini saya bagi ini sikit. Bagaimana hidup kita dicorakkan oleh industri. Kenapa? Kerana kita sakit. Kita akan tidak terjebak kalau kita tidak sakit. Jalan dia adalah jangan bagi rakyat sakit. Macam mana? Belajar mengenal pasti aku kena tinggal apa. Jadi di antara makan pagi, tengah hari dengan petang, the most striking meal of the day sebenarnya bukan sahur atau berbuka, ya. Dia adalah tengah hari. Sebab bersahur ada orang sahur, ada orang tak sahur. Okey je kan? Berbuka ada orang buka awal, ada orang buka lambat, ada orang minum air kosong, hafiz Quran, sembahyang dulu. Lepas tarawih baru makan. Tapi tengah hari seorang pun tak makan. Jadi dalam bulan puasa, sahur dengan berbuka, tengah hari lebih penting. Tengah hari mana apa? Mana early. Meninggalkan, dan itulah features terbaik bulan puasa. Bukan sahur atau berbuka. Jadi dengan kata lain, kalau saya boleh bagi nasihat hari ni lah, belajar tinggalkan makan tengah hari. Buat apa tengah hari? Solat zuhur, lepas tu tidur. Jadikan tidur tengah hari, kalau Allah, satu budaya. Hampa makan banyak, hampa mengantuk. Masa untuk makan pun banyak dekat kantin sana, rugi, tak produktif. Dah lah office pukul 10, pukul 12 dah tutup. Orang kampung mari daripada jauh nak tengok lah, keluarlah pergi makan macam ni. Macam mana ni? Ya? Jadi lemah lah pada saya, sangat lemah. Jadi tidur sekejap,
sekejap tu kena belajar lah. I call it sleep like a pro. 10 minit terus segar. Mana kena latih. Kenapa tak boleh? Sebab tak latih. Jadi itulah lebih kurang. Kalau 1 minit nak ditinggalkan, meninggalkanlah pun dah besar amat. Breakfast tu dah senang. Pasal kita bawa bulan puasa. Bulan puasa dah biasa. Itu je. Bulan puasa boleh. Kenapa bulan tak puasa tak boleh? Something like that. Alright. Okay. Ini satu tips yang kalau kita boleh amal, besok lepas 3 hari dapat manfaat terus. InsyaAllah. Itu kau rasa? I think the most impactful protokol dalam kehidupan kita adalah elimination. Begitu. Okay, doktor. Next question. Kita punya dalam yang the fallacy of medication ni kan. Semua orang akan cari suplemen, cari ubat untuk selesaikan semua masalah. Specifically untuk fasting, tadi you mention pasal fasting kan. Kalau we go deeper sikit. Baik. So ada dia kalau kita tengok sebenarnya dalam sunnah Nabi, selalu orang refer pada sunnah puasa ni Isnin Khamis je kan. Sedangkan Isnin Khamis, Isnin puasa Ramadan, ada Ayyamul Bid, puasa 3 hari sebulan. Dan ini pun kita bulan Muharram ada puasa juga. Tapi yang banyak orang miss, doktor, adalah cara bagaimana Nabi berpuasa. The diet of the Prophet masa puasa. Contohlah kan, sahur, Nabi ambil 1 biji kurma. Kita ayam masak kurma. Contoh. Lepas tu bila buka puasa kan, kita ganti terus makan tengah hari apa semua tu kan. Iyalah. Itu satu. Dan yang kedua, sebenarnya para sahabat dan Nabi, selain daripada hari yang dia puasa, dia tak makan pun. Jadi ada orang kata, saya diabetik, saya tak boleh lah kalau puasa, saya akan ada lagi complication lah. Saya gastrik. Selalu lah saya gastrik, saya tak boleh. Ramadan boleh, tapi kalau hari biasa dia tak boleh. Jadi fasting ni doktor, dalam your pillar of health, antara level yang paling tinggi, paling penting adalah fasting. Right. But the effect dia almost immediate. Saya pun alhamdulillah lepas kenal doktor tu banyak kali lah dah buat 72 hours. Ada sampai paling banyak saya ingat 5 hari kot tak makan. Masya-Allah. Dan yang best tu 5 hari tak makan boleh lari, still ada energi sebagainya. Tapi maybe doktor boleh go deeper sikit pasal fasting ni. Baik. Saya nak bagi contoh macam mana ya. Saya bagi contoh macam ni ya. Pasal air ya. Kita katakan sekarang ada ideologi ataupun doctrination, minum air 2 liter, 3 liter sehari. Betul, ya? betul. So itu dipanggil doktrin ya. Kebenaran adalah benar ke kita perlu begitu? Macam mana kita nak tahu? Tengoklah bulan puasa. Kita selalu kembali pada Ramadan. Saya namakannya Ramadan Code of Life. Kalau orang boleh amal ni, Ramadan Code of Life ni, mereka tak perlukan banyak pendapat-pendapat daripada sesiapa pun sebenarnya. Betul. Jadi dalam bulan puasa kadang kita tak terkejut subuh, bukan tak subuh lah, terlambat sahur tu pun mungkin dapat 2 teguk ya. Tapi okey. Dalam pada sebelum ni kita kata aku kena minum 2 liter, tiba-tiba dapat 2 teguk. 1 teguk 40 mil, 2 teguk baru 80 mil. Macam mana boleh hidup sampai ke petang? Not only that, banyak pula kencingnya sampai 1 liter 2 liter. Betul. Jadi dari mana asas ilmu ini untuk kita bawa kepada visi merdeka ubat penyakit ni? Dalam Quran ada satu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu memperhatikan kejadian unta? Jadi kalau kita tengok unta tu, ada most striking feature dalam unta tu apa benda? Dia punya ham dia. Ham dia tu dibuat daripada apa agaknya? Apakah dia ham tu? Tempat air dia. Air. Maknanya kalau ham tu kantung air, kalau kena duri bocor terus tu. Lepas tu kalau dia air, dia little bit liquid kan, dia mestilah sekali dia berjalan lah, huyung sana huyung sini, so very unlikely dia air very unlikely. Kalau bukan air, tinggal apa lagi? Lemak atau otot? Lemak ke otot? Gak. Kita belajar baik. So ini semua benda yang kadang-kadang
tak perlulah belajar terlalu tinggi. Kita fikir sikit je. Kalau dia otot, takkanlah otot tu straight, lepas tu naik ke atas turun balik. Boleh ke tulang belakang bentuk macam tu? Tulang belakang kan straight. So the unanimous answer adalah tentulah dia lemak. Perangai unta ni, kalau dekat OSIS tu, dia akan minum air lebih kurang 100 liter dalam 10 minit. Begitulah orang kata appetite dia pada air tu. Macam mana dia boleh terima 100 liter air tu disimpan kat mana? Red blood cell akan membesar. Bukan saja saluran darah membesar, red blood cell tinggi membesar, menyimpan air 2.4 kali lebih besar daripada saiz biasa. Kemudian masa dia berjalan kat padang pasir, minum air tak agaknya unta ni? Tak ada. Tak boleh beri minum air. Kalau dia minum air 100 liter 10 minit, memang mautlah kabilah tu. Betul tak? Kencing tak unta ni, Kak? Kencing ya. Kencing. Jadi macam mana tu? Air tak masuk tapi kencing. Jemaah Malaysia kan beli kencing unta. Minum. Berubat, dia orang berubat. Berubat. Tapi orang Malaysia je kata. Malaysia. Baik. Jadi apa yang berlaku? Pelajaran sainsnya adalah Allah Ta'ala cipta lemak di belakang unta tu sebagai storage untuk tenaga dan juga untuk air. Lemak dibakar menjadi tenaga, dipanggil triglyceride. Tri tu tiga apa? 3 asid lemak, fatty acid. Fatty acid tu yang kita panggil ketone tu. Yang orang kata ketone tu. Glyceride tu glycerol. Dia masuk satu pathway yang akan jadi gula. Lemak pun jadi gula juga. Allah Ta'ala boleh buat segala-gala, insya-Allah. Tak semesti aku kena ambil gula barulah dapat gula. Dah. Orang cakap tak ada tenaga. Tak ada tenaga. Tapi bila bulan puasa elok je. Gastrik pun baik. Bohong semua tu. So segala fahaman kita adalah pembohongan yang kita percaya. Ya. Puasalah penyelesai dia. Jadi sebenarnya bila kita dah dapat ilmu ataupun keyakinan daripada Al-Quran ini dan kita bawa dalam kehidupan kita, maka kita tahulah bagaimana nak amalkan hidup kita. Minum air, bismillah, alhamdulillah 3 kali, cukup untuk basahkan tekak. Selebihnya biar badan bina air sendiri, especially untuk orang yang dah ada banyak bonggol kat perut dia. Ingatlah bonggol tu adalah satu analogi. Kita bila baca Quran, bila tengok pasal unta, kita nampak unta. Bukan Quran tu untuk kita ke? Tengok unta, nampak aku tengok pokok kurma, nampak saya, kan semua kan pelajaran untuk manusia. Jadi bila tengok unta, jangan nampak unta, nampak ada tak sifat unta kat aku. Jadi perut kita yang dah lebih 15 kilo tu samalah dengan bonggol unta. Bakar yang itu menjadi tenaga dan juga menjadi air. Sebab tu apa yang coach cerita tadi, 5 hari puasa siap boleh berlari, ringan lagi badan. Sebab apa? Sebab badan dah guna enjin baru. Kalau dulu enjin gula, sekarang gula dah tak ada, enjin lemak. Penyimpanan gula hanya lebih kurang 100 gram dalam hati kita. Penyimpanan lemak adalah 15-20 kilo. So can you imagine the asset yang kita ada untuk kita bakar menjadi tenaga. Jadi di situlah datang kata apa, keyakinan dan keberanian yang kita nak cari ni. Jangan takut. Ketakutan tu hanya bayangan saja. Kalau saya tinggal obat, kalau saya tak makan, nanti saya tak boleh puasa, nanti tak makan jadi gula rendah. Dia salahkan puasa, dia tak salahkan obat yang dia makan pagi tu. You nak puasa, kenapa makan ubat lagi? Tak boleh, doktor bilang jangan tinggal ubat. Habis tu bila puasa, gula boleh naik ke? Gula tak naik. Dan kalau gula tak naik, kenapa kena makan ubat? Doktor kata kena makan ubat. Jadi ini saya bukan menyuruh kamu ambil kerja jadi doktor. Saya hanya nak mengingatkan anda semua bahawa anda sendiri ada the physician within di dalamnya, yang anda sudah tinggalkan dan anda ambil yang luar. Dah lah kena bayar. Salah pula tu. Yang dalam yang sentiasa bercerita, aku tak lapar lagi, tak payah makan lagi ni, kita tak nak dengar. Kita dengar makan ikut waktu, bukan makan bila datang signal. Jadi apa penyakit yang kita ada sekarang ni sebenarnya bukan penyakit, itu adalah signal-signal abundance. Sudah terlebih. Apa yang kita kena buat adalah kita kena pergi kepada protokol nombor 1 adalah biasa-biasakanlah diri kita dengan berpuasa. Kalau tak pandai lagi puasa IF ke, water fasting ke, fat fasting yang doktor bawa ini pun, puasa Senin Khamis lah dulu. Cuma
bersahur dengan berbuka biar betul. Jangan salah sahur, salah berbuka pula. Macam yang aku beritahu tadi tu. Baik. Doktor, since you mention pasal fat fasting, Baik. apa sebab dia kan banyak kan yang orang dia biasalah bila barat cerita barulah kita nak macam percaya inilah cara yang terbaik kan. Baik. Tapi doktor specifically we know that you are the apa orang kata propagator lah of fat Baik. fasting ni. Apa kelebihan fat fasting ni berbandingkan dengan just water fasting? Baik. Apakah dia water fasting dulu? Kita mana yang ramai orang amal, doktor pun bermula dengan water fasting juga. 6 hari tak makan apa, minum air saja. Itu doktor. Nama kita makan tu. Itu sihat ke doktor? Boleh bekerja. Boleh Saya sihat sakit daripada 9 pagi sampai 5 petang non-stop, 5-60 orang non-stop. Berhenti tu zuhur je. Makan hari pun tak sempat. Dan 6 hari tu minum air sahaja. Alhamdulillah. Tapi kalau saya tambah sikit doktor. Baik. Dikatakan Sayyidina Abu Bakar Baik. dia makan seminggu sekali. Ini ada dalam kitab. So jadi mana kalau sahabat Nabi, the companion of the Prophet, most of them selain daripada dia orang puasa Isnin Khamis, selain daripada hari puasa tu maksudnya tak minum lah. Baik. Tapi hari biasa dia orang tak puasa. Tapi dia minum. Tapi dia tak makan. Jadi benda yang common lah sebenarnya. Sebab ada orang kata fat fasting ni ataupun water fasting ni dia bukan sunnah. Baik. Bukan sahabat-sahabat tak buat, Nabi tak buat, dia kata kan. Baik, saya pun nak ulas juga benda ni bila ada naratif begini, kita juga nak mengambil satu pelajaran juga adakah ini sesuatu yang menjadi lifestyle atau sesuatu yang occasional. Macam orang cakap doktor tak bagi minum susu kan. So saya bukan against susu. Saya cerita tentang kenapa dalam Quran beritahu menyusu 2 tahun je. Sebab lepas 2 tahun enzim untuk dalam susu dah tidak ada. Expiry date dia 2 tahun. Dan Nabi minum susu tu. Nabi minum susu hari-hari ke? Nabi minum susu bila dia beri hadiah. So there are things yang orang kata apa, the occasional. Dan ada benda yang menjadi amalan. Dan Rasulullah adalah antara yang paling fleksibel di antaranya. Yang kita selalu dengar Rasulullah itu solat dan dia juga tidur. Dia makan sehingga orang kata dia tak pernah berpuasa. Dia berpuasa sehingga orang sangka dia tak pernah makan. Tapi ingat, Rasulullah ada kedua-duanya, yin and yang ni. The most extreme tu. Jadi kadang-kadang kita kalau boleh cuba nak elakkan, ambil satu benda dan jadikan ni satu sandaran. Setiap orang ni ada orang kata apa, keunikan jin tersendiri. Ikutlah diri sendiri. Cuma ada rhythm ataupun pattern yang kita boleh ambil daripada kehidupan Rasulullah Jadi berbalik kepada masa saya mula mencebu diri, test untuk diri puasa ni. Kemudian bukan saja test, baca. What happen kalau aku puasa, minum air saja? Badan akan tak ada kalori. Maknanya zero kalori. Kalau zero kalori, aku nak hidup, aku perlukan 2,000 kalori sehari. Mana kalau nak kerja, kena RM2,000 sehari. Pasal apa? Pasal dah belanja 2,000 sehari. Kalau income 2,000 tak ada, belanja je ada, macam mana itu? Pakai duit simpanan lah. Cepatlah turunnya. Tetapi kita bimbang, duit simpanan tu cukup tak cukup? Datang daripada benda yang vital. Keperluan rumah tangga yang asas. Kalau duit simpanan tu kereta 15 biji, jual 2-3 biji tak ada hal. Yang ni bajet untuk makan anak bini pun dia ambil juga. That is wrong already. Mana you ada periuk, you nak bakar pakai kayu api, tiba-tiba kayu api dah tak ada. Ambillah kayu-kayu ranting-ranting sampah luar rumah. Tak ada juga. Dia ambil sofa. Dia ambil sofa. Dia bakar tiang rumah. Tak boleh lah tu. That happen pada water fasting. Bila kita water fasting, tak ada langsung makanan. Badan nak protein dengan lemak. Dia bakar lemak tak ada. Tak ada hal lah. Protein, dia bakar daging. Which is kata counterproductive to optimum health. Jadi bila kita Allah beri ilham dapat fat fasting ni daripada satu pelajaran doktor masa doktor belajar rawat kanser doktor belajar satu diet yang kita panggil dia RKD, restricted ketogenic diet, di mana diet ni mengajar orang ambil lemak 85%, minyak je 15% lagi tu 5% karbohidrat, 10% protein. So saya fikir 85 15 5 85, 10, 5, 100 kan? Kalau aku bagi 100 tu, apa jadi? Mati juga aja.
Mati ke tidak? Why not I go all out? Why nak kena carbs lagi tu? Why nak kena protein lagi? Di situlah datang baca, rujuk, discuss. Kalau aku tak ambil juga gula walaupun 5%, badan kata aku boleh buat gula sendiri. Badan kan ada keupayaan buat gula. Kalau aku tak ambil protein macam mana? Jadi orang-orang yang berpenyakit, contohnya perempuan yang ada ovarian cyst, fibroid, cancer, whatever lah, bengkak sana, bengkak sini. Semua structure ni adalah structure protein dan lemak. Dan ini dipanggil structure yang abnormal ataupun a disease structure which is not supposed to be there. Dia tak patut ada situ. Patut kita ni cantik. Patut cantik. Tak bolehlah bengkak sana, bengkak sini. Jadi this is unwanted. Kenapa unwanted? Pasal terlebih excess. Jadi pada masa kita tak ambil itu, badan nak protein, agaknya dia nak cari protein daging peha atau protein yang jahat tadi. Badan ni tak cerdik ke untuk menilai nak ambil yang mana dulu? Nak ambil yang vital untuk kehidupan kita atau nak ambil yang tak berguna? Tentulah dia cerdik untuk pilih yang tak elok dulu. Di situlah datang keyakinan. Badan kan cerdik, mesti dia ambil yang kanser dulu. Kanser akan jadi kecut. Bengkak, buasir, kecut, apa segala benda kecut. Pasal aku nak protein, aku boleh recycle. Itu yang kita panggil apa? Autophagy dan sebagainya tu. Itulah datang istilah autophagy. Jadi, dan alhamdulillah bila kita ambil lemak ini, badan dapat signal aku kenyang. Bila dia dapat signal aku kenyang, tak adalah cerita dia nak bakar benda-benda yang masih sihat dalam badan kita ini. Jadi di situlah kelebihan yang berlaku dalam fat fasting yang alhamdulillah Malaysia foundingnya. Masya-Allah. Dan kita akan ekspor lah fat fasting ni ke seluruh dunia. Kerja utama doktor ni terjemah buku banyak-banyak ke pelbagai bahasa, insya-Allah. Sekarang ni dah ada bahasa Melayu, insya-Allah. Bulan depan insya-Allah kita akan launch bahasa Inggeris mungkin Ogos, kemudian Indonesia, kemudian akan insya-Allah Arab dan sebagainya. Buku kedua akan datang tentang diet. Apart from berpuasa selama 3 hari, kita nak rebuild. Kita tak boleh nak buang tapi tak bina jalan baru. Di situlah datang diet pula. So semua ni adalah perkara yang kena jelas dalam buku, ada kitab supaya orang boleh rujuk. Bukan main dengar TikTok sana, dengar reel kat sini, kemudian duk amal tanpa asas yang kuat. Kena ada sains di belakangnya, yang sains itu berasaskan Quran sentrik dan juga berasaskan fitrah kejadian manusia, insya-Allah. Masya-Allah. Baik. Masya-Allah. Okey, doktor, ini kita round rapid fire. So rapid fire ni I tanya, you kena terus jawab je. You tak boleh fikir. Kan? Very simple. So sikit je dalam 7 soalan je. Baik. Okay. Saya cuba. Ubat atau makanan? Makanan tentu. Nasi putih, kawan atau musuh? Kawan juga sebenarnya. Satu suplemen yang you ambil sendiri setiap hari? Omega 3. Kopi ya atau tak? Yes. Berapa jam you tidur? 6. Satu makanan yang you tak akan sentuh? Allahu Akbar. Apa saja ultra processed food yang kalau dulu saya makan juga benda dalam paket, dalam kotak ni. Sekarang dah banyak tahun dah saya tak beli benda tu. Benda yang duduk dalam kotak cantik-cantik, ada tulisan banyak-banyak kat belakang. Bye-bye. You nak touch, okay? Senaman pilihan you? Push up setiap pagi. Push up setiap pagi. Setiap pagi. Berapa banyak tu? 20-30. Every day, 365 hari setahun. Tak miss, insyaAllah. Okay. Satu buku yang semua orang patut baca? Fat Fasting by Dr. Razin. Terbaik. Umur berapa you rasa tua sebenarnya bermula? Masya Allah. Ini kena jawab panjang lah. Jawab panjang. Nak jadi saya buat post baru ni satu. Kita ni nak jadi the troublesome elderly atau nak jadi elders. Okay? Elderly ni maknanya kita ada sakit, pergi hospital, padahal ayah dah sakit kan. So anak-anak kena ada seorang yang jaga. Ataupun kita nak jadi orang yang sihat dan elder, orang yang menjadi inspirasi, menjadi legacy kepada orang untuk ikut gaya hidup kita. So I would say selagi kita ada punya cita-cita ni,
insya-Allah tak adalah istilah tua tu. Kita hanya tunggu maut je. Jadi possible Possible. Possible Possible. Kita tunggu mati je insya-Allah. Okay, doktor, kita tahu ada this very big initiative of yours. Kita tahu the non-Islamic world, they have the blue zone people. Kan? So dia ada, you pun dah buat research, you study orang, bukan you study the blue zone je. Blue zone ni orang yang hidup lama. Kan? Maknanya community yang mostly hidup 80-90 tahun ke atas. Kita ada stigma juga among the Muslim kan. Dia sebab ada hadis Nabi yang kata umur umatku 60 lebih macam tu lah. Baik. Jadi dia rasa umur 60 aku dah ready nak mati dah. Sedangkan apa yang berlaku kalau tengok sahabat-sahabat Nabi yang selepas Nabi wafat, ramai je yang umur panjang kan, sampai ke Turki. Umur 80 lebih, ada sampai 90 pun ada. Tapi specifically I want you to take this opportunity to explain about your Green Zone initiative. Baik. Apa itu Green Zone? Kenapa benda ni sangat-sangat important and significant to all of us? Daripada Blue Zone ke Green Zone ya. Daripada Blue Zone yang sudah designated oleh World Health sebagai tempat orang panjang usia yang orang tak boleh nafi, apa study pun tak ada nafi sebab orang tu masih ada kat sini. Kalau tak percaya pergi duduk dengan mereka. Kepada reality, kita tak boleh ke sana untuk panjang umur. Dia pun tak bagi kita dulu. Dia pun tak bagi. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita dapatkan kriteria mereka. Dan not enough, macam kau sebut tadi, kita juga cari kriteria kenapa engkau pendek umur sampai 55 tahun satu negara tombang ni. Kita cuba lari daripada situ, kita menuju sini, kita gabungkan. Dan alhamdulillah doktor wujudkan apa yang doktor panggil Green Zone Community yang sudah agak ramai di Malaysia ini. Sehingga ada di antara anak murid doktor tu yang dah ada grup puasa berjemaah. Masya-Allah. Puasa fasting berjemaah. Tiap-tiap bulan dah dekat setahun dia buat. Dan grup tu lagi lama, lagi ramai alhamdulillah. Jadi Green Zone ini adalah satu ekosistem kesihatan ya. Kita tak nafikan kepentingan pembangunan perubatan moden ini dalam bab handling krisis ya. Kalau orang terkena tikam panah kat ni, janganlah duk tanya panah datang dari mana, siapa culprit dia. Jangan cari root cause tu weh. Encik pasal buat macam tu, buanglah dulu panah tu weh. Pergi hospital dulu. Kita panggil crisis management. Tetapi dalam dunia sekarang ni, orang banyak tumbang bukan kerana acute cases, orang banyak tumbang kerana chronic cases. Dah diterima sebagai norms bahawa sakit itu dan bawa kepada maut itu sesuatu yang normal. Maknanya kalau sihat dan akhirnya sampai masa Allah panggil, itu tak normal. Jadi kita nak buanglah tanggapan ini. Jadi oleh kerana itu doktor bawa ekosistem Green Zone ini daripada klinik reverse penyakit. Kalau dulu klinik cough and cold, datang ambil ubat, jumpa 5-60 orang sehari, kita hanya boleh jumpa 10-15 orang sehari je. Satu orang 1 jam. Pasal apa? Pasal nak korek rahsia. Supaya kamu benar-benar sihat. Sebenarnya pesakit engkau ni, gout ni, pasal benda ni. Kau tinggal ni, insyaAllah kau baik. Gout tu dicipta oleh engkau. Bukan gout tu engkau dah masuk kelab. Tak. Engkau yang buat. Baru masuk kelab tu. Jadi kita mahir dalam mengenal pasti punca. Kemudian kita kena ada ekosistem livestock and poultry juga. Saya anggap makanan ayam, daging, ikan, buah-buahan yang baik, sayur-sayur yang selamat ini adalah farmasi kita. Food juga. Food ke obat, food dulu. Food ni macam orang nak buat rumah, dia datang dengan satu kargo yang ada semua benda kat dalam. Yang orang kata prefabricated house tu kan. Dengan satu orang lagi yang bawa tingkap saja, tapi ada 1000 jenis tingkap. Ini suplemen punya grup. Dengan lengkap. Dalam makanan lengkap semua. Jadi kita cuba beralih kepada food as medicine dan kita ambil suplemen yang benar-benar perlu for a certain period of time. Ini bukan lifestyle kita. Tak kira lah suplemen ke, herbal ke. Kita kena pergi belajar pasal makanan sebab penyakit pun datang daripada situ.
Jadi ada ekosistem peternakan ayam dan sebagainya. Saya serulah pendengar-pendengar semua yang mula terlibat dalam peternakan ayam ni, refine your technique. Makan apa? Kena belajar sains juga. Ayam tu sebenarnya makhluk apa? Carnivore ke, herbivore ke, omnivore? Belajar. Kucing tu apa? Belajar. Itulah penting belajar sains tu. Untuk praktikal, ya. Kalau ayam tu ikut fitrah dia, maka kita pun sihat pasal kita makan dia. Jadi akan ada juga herbal industry yang saya This is all dalam the green zone. Inilah dalam green zone punya ekosistem ni kena ada. Sebab apa? Nanti bila orang dah tak boleh makan sesen obat darah tinggi, makan batuk, tapi darah tak turun. Diet dah diet, perlu juga suplemen. Adalah some herbal supplement. Kita sendiri orang negara tropika ni, kenapa tak boleh buat sendiri? Majukan. Kenapa tak maju? Pasal tak ada pengguna. Kenapa? Betul ke tak ada pengguna? Ataupun undang-undang menyekat kita daripada menggunakan secara meluas. Undang-undang satu lagi. So, saya juga menyeru mereka yang terlibat dalam herbal industry ataupun governance lah, kerajaan dan sebagainya itu, cuba lihat, cuba buka baliklah kitab tu, ya. Dalam banyak-banyak orang yang boleh beri ubat herba ni, I can say today with a strong conformity, doktor lah orang yang paling layak nak beli herba walaupun dia bukan herbalist. Why is that? Pasal doktor belajar pasal manusia. Herbalist belajar pasal herba. Yang ni belajar pasal manusia. Yang nak makan ni bukan ayam, manusia. Bila manusia yang makan, manusia ni ada perangai yang berbeza. Ada sesuai, ada tak sesuai. Kita bukan nak belajar spek bendu bumi ni macam ni. Kita nak belajar bendu bumi ni kalau jatuh ke makhluk A, dia jadi apa? Maka doktor yang paling layak. Sekarang ni doktor tak boleh beri. Kalau simpan ubat herba dalam klinik, kena saman. Sorry to say lah, orang lain, whoever lah, sponsor ke whatever, artis, jual boleh pula. Doktor tak boleh. Doktor yang kalau makan sakit perut, makan gatal, doktor tahu gatal pasal herba ni, tak boleh. Yang tak tahu apa boleh. Jadi kita buka lah sikit, kesian umat. Doktor-doktor ni sebenarnya minat benda ni, tapi pasal halangan banyak, dan if I can say some harassment pun banyak juga. Mereka pun putus asa, mereka kata aku bayar pada aku masuk, keluar masuk mahkamah, aku buatlah apa yang disuruh. Jadi senang. Jadi senang apa? Senang jadi hamba. Macam itulah. Jadi itulah lebih kurang ekosistemnya. Kena ada kafe yang bagus, ya. Supaya apa? Bila orang keluar daripada klinik belajar pasal diet, janganlah keluar pada tempat makan yang salah pula, yang racun dia balik. So kita nak belajar, nak wujudkan semua ekosistem ni supaya apa? Supaya rakyat tahu nak pergi ke mana. Rakyat dah sedar, tapi tak ada pula offeringnya. Jadi ekosistem tu yang cuba dibina oleh Green Zone. Dan insyaAllah ini terbuka untuk semua, insyaAllah. Anyone can join. InsyaAllah. Okay, doktor. Ini soalan penting kat ni. A lot of people, you cannot see what you cannot see. I always say that lah. Yeah. You tak nampak apa yang you tak nampak. Baik. And for most of us kat Malaysia ni, is very uncommon. Satu, uncommon maksudnya dia jarang lah. Kebiasaannya tak ada. Tak buat. Ialah tak ada family doctor atau tak ada personal doctor. Baik. Dan kedua, tak biasa ambil regular medical check up. So baik. Sebab atas alasan aku sihat. Saya baru 20 tahun, saya baru 25, saya baru 30. Sekarang dah 30 dah, patutnya dah masuk umur-umur yang bahaya dah sekarang ni kan. Baik. So dan dengan sekarang punya anak-anak makan sekolah menengah dah makan so many processed food dan sebagainya, the Samyang gang, the Korean, all the fast food, whatever kan. Correct. Jadi doktor, maybe boleh bagi orang kata apa, satu advice and kepada parents especially, dan to those yang tengok video kita ni, kepentingan untuk mereka, satu, kalau boleh ada not just medical check up, tapi ada personal ataupun family doctor. Sebab dia bila dia tukar-tukar kan, hari ni dia pergi doktor ni kan, bulan depan dia nak pergi ambil MC klinik tu, paling senang dia pergi sana. So maybe your advice. Soalan yang sangat baik. Do we really need a medical doctor, a family physician?
and they will really need a medical check-up. Benda yang sangat penting, yang akan bawa kita jauh ke hadapan. I would say doktor dah beritahu tadi tu, there are the physician within dalam setiap orang. Apa yang kita kena buat adalah kita kena bermula dengan education daripada tadika, sekolah menengah, apa dia kebenaran dan apa dia pendapat. Ajar tentang butter dengan margarine. Beza. Rupa sama. Rupa sama. Rupa sama. Dia tulis buttercup lagi kat luar. Padahal margarine pun. Jadi kita akan ajar daripada kecil. It must start from education. Kalau terlewat, payah nak go stand balik. Kemudian saya juga menyeru, bila sebut pasal legacy ni, kita hanya cerita pasal pemimpin, orang besar-besar, ahli-ahli fikir. Tapi saya tetap berpendapat legacy harus datang daripada parents. Sebab pada anak-anak, orang yang mereka paling puja adalah mak ayah mereka. Mereka takkan ingat Perdana Menteri siapa. Mereka hanya ingat mak ayah mereka. Jadi siapa lagi yang kata tokoh terhebat dalam kehidupan seorang anak kalau bukan mak dan ayah. Jadi adalah tanggungjawab parent untuk menjadi the physician in house tu. Pelajaran untuk sihat ni bukan optional. Dia adalah fardu, wajib. Supaya kita hidup merdeka ubat dan penyakit. Jadi no excuse kita tak belajar. Kita hanya perlukan doktor semasa krisis. Untuk hidup tanpa penyakit, kita tak perlu critical management doktor. Lekat tulang, terkena pisau, accident. Cari doktor. Tapi kalau demam, belajar puasa. Belajar ambil herba-herba yang tradisional di tempat itu. Kalau di Malaysia pun ada berapa 15-16 negeri lah. Lain negeri, lain cara dia ambil. Tentulah ada hikmahnya Allah buat. Orang kata apa, herba tu di tempat itu, ambil di tempat itu. Jadi saya menyeru sebenarnya setiap parent kena belajar tentang bab kesihatan ni, bab healthcare ni, bukan bab sick care. Saya selalu beritahu ada dua bab dalam dunia perubatan ni, satu healthcare, satu sick care. Apa yang berlaku sekarang ni, sakit kecil manis pergi ambil ubat. Kemudian pakcik jangan tinggal ubat ya. Maknanya sampai bila? Sampai mati. Kita tak panggil healthcare, kita panggil sick care sebab dia tetap sakit. Dia hanya orang kata apa, renting their life, menyewa nyawa kerana obat. Mana aku kalau tak ambil obat mati aku. Bukan orang panggil sewa nyawa tu. Nampak tak betapa rosak dah itikat dekat situ tu, dah besar dah salahnya kat situ. Jadi this is not healthcare. Healthcare maknanya satu projek buat kena siap. Orang buat rumah, orang buat ECRL yang teruk-teruk pun nak siap juga, dah bertahun tak siap. Akhirnya siap tak? Siap. Projek nak sembuh kecil manis tak siap-siap sampai mati tak siap-siap. Pasal apa? Pasal kita percaya. Kita nak percaya benda tu pasal itu mudah. Jadi kita ambil jalan susah sikit. Cuma untuk dapat keyakinan supaya kita selamat, duduk dalam circle lah. Sebab tu ada community, ada green zone community atau community di tempat anda, latih, belajar real healthcare. Dan juga bab medical check-up ni, saya juga berpendapat ada kepentingannya jika badan beri tanda. Badan beri tanda tu kadang-kadang bukan setanda sakit saja. Kita kena tengok juga kalau engkau tidur lambat, bangun lambat, itu pun tanda tu. Ya, perut angin, bukan tanda keluar gula, ada nombor-nombor gula dah 25, taroid dah naik 50. Itu dah ekstrim. Sebelumnya mesti Allah bagi signal. Badan akan beri signal. Bila tak, signal tu sebenarnya nak menyelamatkan kita, nak beritahu this organ need attention. Masa tu pergilah doktor. So kalau rutin you pergi, tapi dia check pun rutin, memang you sihat semua sampai satu masa you tumbang. Jadi kita tak nak benda rutin-rutin ni. Kita nak benda yang lebih spesifik. You apa masalah, cerita pada doktor supaya doktor boleh ambil masalah tu. Mungkin that particular organ need more attention. Jadi more specified atau more specific
diagnosis, barulah you boleh sihat dengan lebih baik. Kalau buat general check up terlalu banyak, tu general akhirnya tak dapat apa pun. Semuanya elok sampai tombang satu hari. Bukan kita tak pernah dengar ada orang sudden death lately ni, umur 30, umur 40, 50. Benda yang tak kedengaran, saya rasa 5-6 tahun dulu tak ada benda macam ni. Lately ni ada ramai. Tak ada orang nak bagi tahu kenapa. Yang bagi tahu dia sakit jantung. Sakit jantung tu betul lah. Kenapa engkau sakit jantung? Kan sebelum ni tak ada. The cause of heart attack tu dalam surat mati tu memanglah kematian sebab sakit jantung. Sakit jantung pasal apa? Tak tahu. Tak tahu. Tak nak tahu ke? Di situlah datang kerja kita membuat menanya soalan-soalan yang lebih mendalam, yang lebih menyakitkan, tapi liberating. Akan merdekakan kita, insyaAllah. Baik. Betul, tadi ada mention pasal biohacking. Alright. Saya biohacking ni ramai orang tak dengar sangat. Saya alhamdulillah pasal doktor punya knowledge tu adalah juga sekarang buatlah juga apa cold plunge. Alhamdulillah. Ada juga kadang-kadang mandi ais lah. Tapi sekarang kat rumah dah buat cold plunge lah. Baik. Apa konsep biohacking ni, kenapa dia actually one of the strategy dalam pillars of health? Biohacking hacking tu mana apa? Hackers. Menyelinap dalam komputer untuk ambil alih supaya ikut dia. Yeah. In a nutshell lah. Yeah. Kalau biohacking, kita cuba kata apa, kawal tubuh tu ikut kita. Contohnya letakkan dalam air batu minus 25. Benda tu kan abnormal tu. Betul. Kalau kat saya bukan minus 25, minus 85. Minus 85. Jadi very stressful or near death situation Extreme. created with purpose. Kita panggil stress with purpose. Kenapa nak buat benda macam ni? Nak cabar diri. Bayangkan you duduk pada dalam satu chamber yang minus 85. Semuanya kepala munduk kat dalam. Badan akan rasa sejuk yang amat. Apa badan buat? Saya bagi mekanisme sikit supaya kita nampak. Di luar kulit kita ni ada saluran darah. Saluran darah tu sifat dia apa? Bawa darah kan. Darah sejuk ke panas? Panas kan? Darah hidung panas tak? Perempuan datang heat panas kan? Jadi darah ada heat. Bila datang sejuk, badan kena preserve heat, kena jimat tenaga. Tak bolehlah belanja pasal aku nak mati ni. Dah lah nak mati, belanja pula. Patutnya dah nak mati, jimat. Something like that. Jadi apa nak jimat? Jimat tenaga lah. Jadi darah yang duduk di permukaan kulit, oleh kerana sejuk, saluran darah akan mengecut. Oleh kerana darah kita ada 5 liter semuanya dalam satu badan manusia ni, lebih kurang sama lah ke, darah tu akan dibawa ke dalam. To protect the organ. Bukan to protect the organ saja, dibawa ke dalam sebagai satu simpanan tempat baru. Pasal dah kulit dah tak ada, aku nak lari ke mana? Dia akan pergi pada jantung, pergi pada buah pinggang, pergi pada liver, pergi pada otak, yang tak dapat dijamah oleh sejuk tadi. So blood supply tu akan pergi ke organ-organ yang lebih dalam yang selama ni tak dapat darah, Tak dapat solid. right. Tak dapat good attention darah tadi. Jadi di situlah satu daripada teorinya Kemudian bila you keluar selepas 3 atau 5 minit, darah akan gush balik. Jadi the feeling yang orang rasa macam minus 85 3 minit ni macam nak mati, tapi tak mati. Macam orang bawa kereta sport 240, tekan lebih kurang 60 saat dan selamat. Lega dia macam mana tu? Dia punya lepas tu esok bawa lagi, lusa bawa lagi. Oh, dia jadi pro lah. Pahlawan pergi ke medan perang, 1000 orang dihantar, askar dihantar, seorang balik selamat. Hebat tak? Hebat. Lagi hebat kalau minggu depan Maharaja tu hantar lagi, Maharaja Cina tu hantar lagi pahlawan dia. 5 kali hantar, 5 kali ni orang lain mati, dia seorang balik hidup. What is the feeling? Jadi begitulah biohacking. Kita cuba dedahkan orang tu dalam keadaan stres yang near death, tapi control. Sebab kita tahu 3 minit bahaya macam mana, 5 minit bahaya macam mana, dan kita pastikan orang tu selamat. The feeling of winning tu,
Orang anxiety pun hilang anxiety. Orang depression pun dapat dopamine. Can you imagine? Dan kalau kita ulang berkali-kali, maka apart from the physical, badan kita akan mula ada, kita panggil brown fat. Brown fat ni adalah lemak-lemak yang berwarna coklat, yang banyak mitokondria. Kelebihan dia adalah dia boleh bakar lemak lebih laju daripada lemak kuning biasa, yellow fat tu. Budak-budak, orang-orang muda ataupun masa kita muda dulu, kita banyak brown fat. Pasal tu makan nasi banjir pun tak gemuk, relax je. Sekarang ni makan roti canai sekeping 2 pun, makan 1 pun besok dah kenapa naik? Pasal pemakaran lemah. Jadi bila masuk dalam cold flight tadi yang ada kat rumah ataupun pergi pada center-center yang ada lebih canggih lagi, you akan retrain badan you untuk dapat oxidation lebih baik. Itu salah satu contoh. How often tu? Kalau tempat saya, kita buat 5 hari seminggu selama 10 kali ke 20 kali. Macam tu. Tapi kena continuous ya. Kalau buat sesekali, badan akan kata tak serius. Ya ke ni? Sejuk sekali. Kalau sejuk hari-hari, baru dia kata, I need to change. So we need that changes tu. So untuk hantar signal bahawa badan kau kena berubah, exposure kena hari-hari. That's why in the first 20 session probably daily ataupun probably 5 days a week, cuti 2 hari, sebulan tu buat 20 kali, lepas tu bawa jarang-jarang. Yang repetition tu akan create momentum untuk badan nak berubah, nak ikut biologi tu. Kita dah hack, dia ubah ikut kita yang lebih sihat lah. Gitu lebih kurang. Doktor, Baik. Kita of course dalam Borak Hustle ni, one of the abang kata apa, topik dia is of course definitely financial, kan? So dan mungkin yang ada dengar video ni dan later they will share to others sebagainya, kita banyak juga pengamal-pengamal perubatan, kan sekarang ni saya tengok GP pun banyak struggle, kan? Klinik-klinik biasa dia mungkin ialah dia terlalu nak kena compete dekat society. Dan of course you antara orang yang orang kata apa, went to the private sectors, build your name, build your system, the founder lah. Fat fasting in the world pun you the one who studied, created with all the team yang semua ni. Jadi mungkin sedikit kalau kata ada orang yang nak pivot to restorative medicine, they wanted to find out more information. Nak tengok potential, okay dia nampak the why tu, tapi adakah dia boleh sustainable financially, dan apakah peluang, dan maybe your calling lah to them, kan? Kalau katalah dia orang minat, dia orang nak pergi mana, dia nak jumpa macam mana, kan? Soalan yang baik coach. Oleh kerana betapa pentingnya kita bawa negara kepada health transformation national ni, semua apa yang kita nak buat ni kena terstruktur dengan baik supaya kalau saya tak ada pun benda tu jalan dengan baik. That's very important. Jadi kerana itu kita collab dengan university supaya dia jadi legit. Kalau saya mengajar seorang-seorang tapi tak ada accreditation dari university, pun payah juga orang nak kata ya ke tidak. Alhamdulillah saya pun dah mengajar di Universiti Mawib ni selama 5 tahun. Tiap-tiap tahun saya akan ambil pelajar lebih kurang 15, 20, 30 orang. Majoritinya doktor, 80% doctors, specialist pun ada. The others are engineer, health coach, wellness center, housewife, cikgu yang rasa macam I need to know this because I need to care of my kids yang ada cancer, yang ada eczema. So I need to spend that, I need to learn. So kita buat benda tu, insyaAllah. Tahun ni kita akan buka registration bulan 9. Kursus lebih kurang 48 hours. Tapi saya buat crash course daripada 9 pagi sampai 6 petang. 2 hari seminggu, Sabtu Ahad. 16 jam. 2 minggu lagi, Sabtu Ahad lagi. Dan dia third session tu 16 lagi. So dalam 48 jam ni saya akan cuba bawa pelajar-pelajar ni kepada proses unlearning, relearning, dan mengajar semua protokol yang saya ajar ni, fasting dengan detail,
Saya akan dedahkan dia kepada dunia herba dan even ajar buat obat sendiri pun. Dok, saya nanti nak cari ekonomi juga ni. Buatlah obat sendiri. Boleh ke? Awak tak boleh, orang lain boleh. Kenapa kita tak boleh? And we can even do a better formula. I teach them how to formulate their own medicine with knowledge, of course. Jadi, dari segi sustainability untuk medical profession lah, highly sustainable. Kalau dulu orang terpaksa buka klinik, sekarang ni tak boleh dah buka 9 pagi sampai 5 petang. Hari pertama dah 24 jam. Hari pertama dah koyak. dah tak fitrah dah. Macam mana tu? Doktor pun tak sihat. Macam mana doktor nak sihatkan orang? Sebab cari hidup pun tak sihat. Kecuali klinik itu klinik krisis. Ya. Trauma center. Trauma center lah. Ya. Patutlah ada. Tapi berapa banyak traumanya? Itu government boleh buat. Jadi untuk even medical professional yang dah rasa macam I've long in Kementerian Kesihatan sebagainya, nak cari peluang, nak buka sendiri, inilah peluang untuk anda semua do some relearning. Anda tak dapat CJ hebat-hebat pun, doktor berilah pangkat sikit. RMP Restorative Medicine Practitioner. Yang non-doctors doktor panggil Restorative Health Coach. Ya, doktor non-doktor pun boleh. Non-doktor pun boleh. Ramai je non-doktor. Actually non-doktor pun dah physician dah sebenarnya. Kalau kita buanglah kitab-kitab yang direka oleh manusia ni, saya tak kata semuanya salah, tapi ingat semua kitab ni adalah pendapat. All our opinion. Bukan Nabi yang turunkan, ingat ya semua. It is an opinion that we can challenge anytime. Cuma kita tak mampu nak challenge pasal kita sibuk nak mengikut. It's easier. It's an easier path. So I take the hard path. Saya buka hutan baru untuk anda semua ni. Taklah mudah jalan doktor ni sebenarnya. Tapi alhamdulillah lah doktor pun dapat sokongan daripada wa alihi wa sahbihi kan. Sahabat-sahabat dan keluarga pun faham. Dan alhamdulillah hari ini dah ramai orang doktor-doktor yang mula minat. Dan insya-Allah tak ada susah pun. Sekarang ni pun orang boleh buat consultation, video consultation. Orang daripada Australia boleh berkomunikasi dengan kita. Ubat boleh dihantar kod Amazon dan sebagainya. Tak ada susah apa pun. Nak bedah pergi ke doktor berdekatan. Kalau terpaksa kerat ke nak potong. Tapi dari segi consultation, it can happen at home. Nowadays, this is the way forward. Jadi saya not only sustainability dari segi medical profession, adakah kaedah yang doktor perkenalkan ni restorative medicine ni sustainability untuk setiap keluarga. Dia orang kata kalau nak sihat, nak pakai tu, nak makan ni, nak makan barang-barang berkualiti mahal. Kalau macam tu sakit lah. Sakit murah sikit kot. Sakit lagi mahal. Sakit mahal ke sihat mahal? Sakit mahal. Sakit tak boleh kerja, kena 2 bulan tak boleh kerja, bos pun buang. Bapa dia tu kalau bini sakit, suami pun dah jemur. Suami sakit, bini pun dah jemur. Mak ayah sakit, anak kena berhenti kerja. Jangan sakit. Macam mana tak nak sakit? Belajar Ellie and Poh tadi tu yang doktor ajar tu. Dan bila cerita pasal ayam kampung, ayam organik mahal, sakit lagi mahal. Lagipun bila kita makan makanan berkualiti, kita tak perlu dah makan 4, 5, 6 kali serupa dahulu. Doktor sendiri pun dah tak tahulah banyak tahun dah. Doktor amalkan 1 meal a day. Doktor hanya makan sekali sehari kalau nak. Kecuali kalau wahai hajat pergi berjalan sesekali, seminggu sekali, 2 kali seminggu, no problem. Kita guna Pareto principle tu 80-20 tu. 80% of the foundation of our life ikut yang benar. Solid lah. Yang 20 tu occasional. Dan kalau you salah pun, you tahu nak go stand macam mana. Puasa. You tahu nak detox macam mana. Jadi then you can live happily. Begitu. Masya-Allah. Okey, kita banyak sangat learning, dan of course doktor ni dia banyak metafor. Jadi kena faham dia punya science, analogi sebagainya kan. Baik. Okey doktor, as you mention, you dah orang kata in a way that throughout 38 years of life ni dah 1 juta dah patient you jumpa. Dan I heard sekarang ni pun you dah start expand beyond Malaysia. Dah sekarang kat Indonesia.
Dan maybe kita nak dengar sedikit you punya I don't know 2030 vision ke 10 years vision ke kan. Baik. This one untuk orang kata apa, kadang-kadang to inspire not just you, I mean you dah tentulah, tapi your team, the green zone society ni, dan the movement, sebab this is a global movement yang kita of course lah orang Islam ni, bila kita buat, kita ambil ni sebagai ibadah, sebagai fardu kifayah kita lah. Orang lain tak buat, Allah bagi knowledge, Allah bagi orang kata apa, kelebihan untuk dapat insight. Dia dalam solat, antara benda yang paling penting sekali Allah suruh kita solat ni, sebab Allah suruh kita minta dengan jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus ni semua orang Allah pilih bagi lain-lain. Ada orang bagi kat bisnes, ada orang bagi kat kesihatan, ada orang bagi kat teknologi, ada orang Allah bagi kat politik, ada orang bagi kat ilmu agama. You Allah bagi pada ilmu kesihatan. Jadi what's your big vision? Kembali kepada perjuangan Rasulullah ya. Rasulullah duduk di Jaziratul Arab. Islam tersebar ke seluruh dunia. Sehingga hari ini, bagaimana itu boleh berlaku ya. Jadi itulah yang saya envision dan saya aspirasikan ya. Pasal usia kita ni ada limit. Cuma cita-cita dan impian dan visi seharusnya unlimited. Kalau dia ada limit, kita tak panggil dia vision. Vision must always be unlimited. Tak tercapai oleh usia kita. Di situlah datang struktur yang Dr. cuba bina ini. Doktor tak akan mampu pergi ke seluruh dunia. Doktor hanya boleh mampu menyampaikan ilmu. Contohnya di Indonesia, alhamdulillah dah ada satu grup, dah sejak tapak doktornya dengan dia punya kata apa, tim-tim yang akan menyebarkannya dah masuk ke Kemenkes, BPOM, pejabat agriculture. Dan Masya Allah lah, doktor pun terharu juga kerana betapa terbukanya mereka kepada benda-benda macam ni. Jadi di situlah masa yang doktor akan spend sikit sebanyak, insya-Allah. Di China pun sudah ada beberapa doktor yang dah mula menilik buku kita. Pada saya, Allah Ta'ala perintah alam ni dengan apa? Bukan dengan kalam ke? Betul. Pada saya, kalamlah benda terbesar yang saya harus tinggalkan. Jika kalam ini lengkap, direfine oleh generasi seterusnya, supaya fakta dan fitrahnya selari, semakin selari, saya mungkin banyak buat kesilapan. Saya seru yang generasi akan datang, bila ada scientific discovery baru, maka ubahlah apa yang patut diubah. So dengan kalam ini yang akan tersebar, insya-Allah satu dunia akan orang kata apa, akan mendapat manfaat green zone ini. Dapatlah apa yang kita panggil hayatan thayyibah, atau kehidupan yang baik di dunia, insya-Allah. Masya-Allah. Okey, kita dah ada dekat round last ni doktor. Kita masa kita okey kat pasal doktor bagi semua fact kan. Jadi kita tak ada banyak filler ni, semua point-point ni. Okey. Jadi I mean to address sum up kita punya podcast ni doktor, your summary advice dan kepada semua parents. Sebenarnya kita sendiri ada perbincangan yang nak buat kurikulum ni. Ya, kan, daripada tadika, pasal sekolah rendah, sekolah menengah ni kan. InsyaAllah. Saya itu kena diusahakan juga, kita kena revisit balik. Mungkin ramai yang tak tahu macam kenapa Dr. Razin tiba-tiba nak live dengan saya. Setuju untuk live dengan saya kan. Kami dah kenal lama. Benar. Dan kita bukan bincang pasal bisnes, kita bincang pasal fardu kifayah ni. Jadi saya dekat pendidikan, doktor dekat kesihatan. Tapi apa nama ni, mungkin advice, tadi pun you banyak dah bagi advice. Ni orang kata penutup lah, conclusion. Apa yang boleh our viewer today, dan nanti kita boleh share lagi message, satu message nasihat, kedua how to reach you, dan apa yang available, macam mana dia nak go to you kan. You ada buat kelas, you ada buat khusus untuk siapa nak jadi practitioner, your clinic, I know that you have 2 clinics, then maybe sedikit ni cerita. Baik. Call to action lah, call to action. CTA. CTA dia. Baik, begini ya, doktor dah cerita dah tentang peranan individu ya dalam belajar.
daripada peringkat individu pada peringkat nation. Kalau di luar negeri sekarang ni orang banyak cerita pasal food security, bagaimana bila datang krisis perang dan sebagainya tu makanan jadi dia lebih suka, harga lagi naik dan rakyat akan terkesan banyak dengan perkara ini. Dan apart from food security, ada satu lagi bab yang I'm into it, kita panggil food sovereignty, ataupun kedaulatan makanan. Setiap orang harus ada kebenaran ataupun keupayaan untuk menentukan sendiri apa yang dia nak makan masuk dalam mulut dia asalkan halal dan thayyibah. Dan kita cuba nak kurangkan bukan nak kurangkan import saja. It's not about import. Bila import banyak, bersama import ada dependency. Betul. Bila ada dependency, Tak ada sovereignty. lagi ada currency lagi sikit koyak semua orang. Jadi saya juga menyeru di peringkat negara sendiri dan di peringkat kampung dan sebagainya, berusahalah, rajin-rajinlah. Jangan malas-malas lagi. Musuh paling besar kita adalah laziness, sorry to say. Kita ni malas berusaha dan malas berfikir. Kita kena ada keberanian untuk bertukar. Kita buang segala ketakutan kita itu. Ketakutan itu semuanya adalah sesuatu yang bisikan-bisikan sebenarnya. Ya. Jadi bermula dengan keberanian menukar ilmu kita, mencuba, tolonglah attach dengan community. Jangan duduk berseorangan. Community itu kuat, apalagi green zone community sangat aktif, sangat kuat, sangat membantu. Dan mereka bukan cerita pasal masuk community kena beli produk itu dah. The essence is knowledge. Doktor sendiri import minyak zaitun daripada Tunisia. I'm an importer. Ultra premium lagi. Apa beza tu? Orang kata olive oil ni banyak kan? Ada macam-macam produk, brand, negara. Kenapa doktor pilih pergi sini? I saw lah, you went to Tunisia, study dia punya ni. Apa beza dia? Kita boleh bagikan dua lah senang, culinary grade dengan medical grade. Dalam dunia ini hanya lebih kurang 2% sahaja olive oil yang medical grade. Dengan kata lain, yang kalau kita nak guna untuk perubatan, yang kita kata polyphenol content tinggi dan sebagainya itu, yang datang daripada rasa pedas, pahit dan sebagainya, harum bau tu, yang kita namakan sensory evaluation tu, berbeza dengan satu lagi minyak yang hanya bau minyak saja. Yang kena colong bezakan elok-elok, minyak untuk memasak dan minyak untuk medical. Jadi oleh kerana doktor nak beri ni pada pesakit-pesakit kronik doktor, dan doktor juga nak orang kata apa, jadikan dia sesuatu yang jangka panjang, evergreen. Doktor rasa macam terpanggil, kalau aku main duk ikut orang je tak jadi. Doktor pergi tu. Pergi sini jumpa pemilik kebun dan kenal dia orang perangai macam mana dia nak pilih tanah tu. Saya belajar sejarah dia. 5 tahun mencari tanah yang paling sesuai, kerana tanah dia bukan 200 hektar, 30% dia tak guna untuk preserve forest supaya ada biodiversity. Pigi ke anjing monyet ke apa situ, binatang-binatang, najis dia jadi baja, dan benda tu akan dia soil dia yang sihat tu akan beri makanan yang baik pada pokok zaitun tadi tu. Jadi all this organic farming, but not so much organic saja. Indonesia ni 80% organic. Tapi bukan semuanya elok. Ingat 2% je yang elok. Sebab apa? Walaupun dia organic, tapi kilang juga kurang elok. Kalau you petik pukul 8 pagi esok baru masuk mengisau, dah 24 jam, dah oxidize. Minyak yang dibawa ni pukul 8 pagi dipetik, pukul 12 dah jadi minyak. So kata apa, period untuk oxidation tu rendah. Jadi tinggilah khasiatnya. Dan kita juga nak bagi tahu, minyak zaitun ni bagus, tapi bukti tak ada. Lepas tu doktor datang dengan certificate of analysis. Doktor bawa, kadang-kadang sommelier daripada sana membawa untuk bagi teaching, untuk pastikan orang ambil yang benar-benar berkhasiat, yang berkualiti. Expensive, but illnesses is more expensive. Dengan mengamalkan benda-benda yang ultra premium ini, kita dah lari daripada orang kata apa, jurang penyakit ni. Jadi di peringkat negara pula,
it must start from education. Seperti mana yang kita cerita a few years back lah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dengan teknologi yang lebih mudah sekarang ni, AI dan sebagainya tu, doktor akan bagi kerangka, minta tolong dia susun elok-elok boleh? Boleh. Itu boleh. Faster. Doktor akan bagilah. Now possible. Now it's possible. Saya bagi segala ilmu yang ada otak ni untuk stages, daripada kanak-kanak, sekolah rendah, sekolah menengah, community, hospital, kantin. Ada silibus tertentu tu, sampailah kepada hospital, nanti kita bukukan dia insya-Allah. Ya. InsyaAllah. Dengan pertolongan coach nanti insya-Allah. InsyaAllah. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Razin, masya-Allah, perkongsian yang luar biasa yang saya yakin ramai daripada kita dapat manfaat pada malam ni, dan insya-Allah akan dikongsikan seterusnya ke pelbagai channel yang lain. Minta tolong sebarkan video ni. Dan ni Dr. Razin ni bukan sekadar doktor ni kalau kata dalam Malaysia ni dah tok guru lah. Tok guru restorative medicine. Dan perjuangan dia adalah untuk melahirkan satu generasi yang tidak sakit jika tak perlu sakit. So maksudnya sakit ni dia ada dua keadaan. Orang biasa ingat sakit ni adalah ujian daripada Allah, which is bukan salah, tetapi dia macam contohlah orang bawa kereta 100 km sejam kan, dekat trafik yang banyak. So chances untuk dia accident tu kita dah tahulah, maknanya statistically dia bawa macam ni mesti dia akan accident. Biasa statistically dia akan tinggi untuk accident. So orang yang sakit kebanyakannya adalah kerana memang mencari sakit. Kan, sebab cara hidup kita tak betul. Itu yang doktor bawa dalam Green Zone punya community, dengan betulkan cara hidup, betulkan. Sebab tu bila saya tanya soalan tadi, nak suruh cari doktor, not just any doktor, because kalau you just go doktor pergi buat medical check up yang biasa, mungkin you tak akan dapat jawapan yang betul. Kan, you akan dapat jawapan yang common. Kan, okey datanglah buat, ada kan sekarang banyak medical center jual. Saya pun dulu pernah ikut kawan seorang pergi ambil medical club kan, kena bayar puluh-puluh ribu untuk buat check up dan sebagainya. Tapi check up dia common je. So dan dia want you to come every year buat benda yang sama. Dan tidak banyak perubahan, dan sebenarnya perubahan ini kena ambil ubat darah tinggi, ni kena ambil ni, macam-macam lah. Saya alhamdulillah dulu kena ambil ubat darah tinggi, tapi saya tak nak ambil. Saya belajar dengan Dr. Razin ni, alhamdulillah merdeka lah, tak makan ubat. Tapi masih lagi jalan perjalanan lagi doktor. Belum cukup lagi disiplin, tapi alhamdulillah asbab pada tu dah biasa tak makan. Sekarang pun me and my wife pun dah umat. Memang 1 meal a day, dan biasa kalau 2 hari sekali makan tu biasa common. Cuma yang 3 hari tu cubalah juga konsisten juga, tapi alhamdulillah. Dan kita insyaAllah this is not the first and the last. Hopefully dan dengan kemajuan AI hari ni, saya akan bantu Dr. Razin untuk activate dia punya AI agent supaya boleh cepat sikit dia boleh buat buku-buku dia dan dia punya program-program ni. InsyaAllah kita doakan Dr. Razin diberi kesihatan dan diberi kekuatan kepada tim Dr. Razin sendiri yang saya rasa sangat-sangat bekerja keras untuk memandaikan umat. Sebab tu kalau Dr. Razin ni, dia punya model dia adalah dia nak train semua rumah ada dia punya own physician. Maknanya bila belajar sains, masuk sekolah menengah, graduate sekolah menengah tu dah jadi boleh take care the family berdasarkan knowledge yang boleh diajar. Tak perlu nak pergi ambil medical degree untuk jaga keluarga. Nak jadi doktor kenalah pergi pathway untuk doktor kan. Jadi moga-moga Allah SWT bagi kekuatan pada Dr. Razin, dan kita sokong doa dan support apa saja yang kita boleh, dan moga-moga Allah SWT terus berkati usaha, dan Allah terima semua you punya sacrifice, your whatever lah, your contribution as one of the deeds untuk Allah ambil sebagai amal yang Allah bagi yang terbaik kat dunia, dan untuk Allah bagi yang terbaik di akhirat. Jadi sekali lagi kami ucap terima kasih pada semua yang kekal setia bersama kita dekat live kita, dan terus kongsikan, support Borak Asal. Dan jika ada sebab saya bila tanya soalan detail, orang nak tanya soalan macam aku nak tanya ni, dah tanya pula kan, dah tanya.
Tapi kalau ada suggestion untuk kita punya next host, boleh suggest. Kita ada borakasal.com. Dekat situ nanti kita akan mula juga listkan opportunity, sebab antara benda yang kita perjuangkan adalah side hustle. Apa side hustle yang kita boleh buat sambil-sambil kita kerja, sambil-sambil kita berniaga sebagainya. Contohlah kan, boleh jadi side hustle tolong jual olive oil Dr. Razif. Dr. Razif ada banyak produk juga. Ada banyak produk dia kan. Maksudnya maybe kita boleh orang kata apa, jadi dia punya sub dealer ke sub agent ke apa ke, itu antara peluang. Nanti kita akan list dekat website kita juga. Dan kita juga mengalu-alukan all the product founder, brand founder dan sebagainya untuk come on board on Borak Asal, tell your story, then how your story can benefit our audience, dan moga-moga pengajaran daripada situ kita dapat bantu ramai lagi umat di luar sana, insya-Allah. So jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi daripada Borak Asal. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Salam. Thank you, Doktor. Okey. Alhamdulillah. Buang masa. Dari yang bankrupt sampai yang bangkit balik, semua ada kat sini. Kalau kau tengah struggle, ini podcast kau. Jom hustle sama-sama. Kau pernah rasa macam dah buntu?